Hai, selamat malam. Siapa yang bersama dengan kita pada hari ini? Ada tak yang dengarkan live ni? Boleh tak bantu saya untuk tap-tap screen? Alright. Okay. Pada siapa yang baru je masuk live ni, okay, tick dulu. Ke bawah memang tak tick Okay. Alright. Okay, hai, Assalamualaikum. Kita fikirkan biar besar sikit. Hai kebun kita. Hai. Hai Kalsum. Hai. Hai Puan Hajahar Ena Zinadi. Tengah buat apa tu? Boleh tak komen? You guys tengah buat apa? Dah makan ke belum? Sihat ke? Hari ni kita ada sesuatu yang istimewa yang kita nak kongsikan bersama dengan anda. Kan, macam mana siapa yang bersama dengan kita pada hari ni? Boleh tak bantu saya untuk tap-tap screen? Sharekan live kita pada hari ni supaya lebih ramai yang sebenarnya. Hai Cikgu Pertanian. Hai Puan Nurmal Samad. Hai kebun kita. Thank you kebun kita tap-tap screen. Jadi siapa yang baru masuk, okay, bantu tap-tap screen. Kenapa dengan tap screen ni? Share kan? Okay, thank you Silver. Okay, Waalaikumsalam. Sihat. Alhamdulillah. Kebun kita sihat ke? Hai Awang. Alright, hai Puan Norma. Okay, siapa yang bersama dengan kita hari ni? Hari ni kita berada, hari ni minggu terakhir bulan 11. Bakal kita masuk bulan 12 kan? Alright. Of course, lagi 1 bulan sebelum kita masuk tahun baru 2026. Jadi kita nak tanya dan nak bawakan kepada yang sedang menonton hari ni, ada tak yang sebenarnya boleh ke dengan bisnes ni, dengan Milagro kita beri jana pendapatan? Ada ke yang nak tahu? Okay. Jadi sebelum kita bawakan topik ni, sebelum kita perkenalkan anda dengan produk-produk Milagro, boleh ke dengan bisnes Milagro ni kita jana pendapatan? Okay. Nak bawa Tuan Haji tapi bantu saya. Tap-tap screen dapatkan 1000 dulu boleh tak? Kita tap-tap screen dapatkan 1000 like, tap screen. Okay, team bantu untuk sharekan dekat dalam group. Okay, supaya lebih ramai dapat manfaat dengan perkongsian kita pada hari ini. Okay. Kebun kita tengah buat apa? Dah makan ke? Ada ke yang jenis makan malam ataupun jenis yang tak makan malam ke? Cuba komen sikit. Alright, cuba komen sikit. Ada ke yang kat sini yang memang jenis dah makan ke belum? Hai Arshad. Okay, hai. Okay. Jadi pada hari ni kita nak bawakan, ada ke yang dah pernah guna produk Milagro ataupun masih belum? Ada ke yang follow Tuan Haji yang nak bersama dengan Tuan Haji pada malam ni? Okay, dengar ke suara saya dengan jelas? Hai Odi, hai kebun kita, thank you tap-tap screen. Okay team, bantu saya boleh dekatkan sikit, saya nak nampak sikit benda yang kita nak tunjukkan ni. Okay. Alright. Tak nampak. Ada belah sini ni, belah sini. Sing. Ni belah sini. Okay. Alright. Alright. Tak nampak tinggi sangat lah bat kita ni kan. Okay, bolehlah sikit-sikit lah. Okay, ada ke peminat-peminat tanaman kan dalam ni yang nak bersama-sama dengan kita hari ni? Kan kita nak bawakan kepada anda supaya apa? Anda dapat sesuatu yang istimewa hari ni. Haji apa khabar? Assalamualaikum dan selamat malam. Seperti biasa, saya Haji Mat Jantan, founder Milagro, berbesar hati bersama-sama dengan anda pada malam ni. Minggu ni adalah minggu yang 316. Live Haji yang 316. Wow. Nampak tak? Biasanya kita buat perkongsian pada Rabu malam ni adalah untuk perkongsian yang kita bawakan kepada ejen usahawan Milagro. Tapi kali ni kita bawakan terus kepada followers Haji sebab kita nak kongsikan kepada anda macam mana sebenarnya untuk kita bawakan dan nampak. Wow. Oh, Tuan Aziz MK, orang hebat ni. Orang hebat TikTok Ads Expert. Kena bawa dan ajar kita untuk bawakan Milagro dan TikTok kita juga, TikTok Tuan Haji kepada lebih satu tahap yang beza lagi. Tuan Aziz MK. Haji nampak tak tu Tuan Aziz MK? Apa khabar? Okay, terima Puan kasih. Aisyah tak pakai filter ke? Nampak pucat sikit. Alright. Okay, tak apalah. Okay, nampak saya pucat dengan sikit. anak anda Haji, kita memang setiap minggu kita buat live kan. Kita rasa memanglah kita kena kongsikan banyak ilmu. Betul Haji. Kan? Banyak ilmu yang kita boleh tolong, bantu
ramai orang lagi dekat luar sana. Kenapa kena pilih baju Milagro? Dan macam ni kita nak bawakan pada anda juga macam ni sebenarnya peluang bisnes saja. Bila cakap tentang baja, bukan sahaja tentang hari ni kan, selalu kita bercakap tentang boleh ke buat duit dengan Milagro. Satu dengan produk kita yang alhamdulillah dah bantu sangat ramai pekebun-pekebun. Waalaikumsalam. Siapa tu? Dah bantu ramai yang usahawan kan, dan bantu juga sangat ramai affiliate kita. Jadi ada tak yang dalam ni yang sebenarnya Haji, saya nak juga dapat jana pendapatan dengan produk Milagro. Ada ke yang nak? Okay. Alright. Jadi bantu saya tap screen dan sharekan live ni. Kenapa penting Haji untuk kita suruh mereka untuk sharekan live ni hari ni? Okey, seperti biasa kalau anda ingat dengan anda sahaja yang dapat ilmu ni, Haji nak lebih ramai lagi orang yang dekat luar sana, sahabat anda, saudara anda, mungkin jiran-jiran anda ataupun teman-teman FB anda. Betul. Kan? Siapa yang ada grup-grup sahabat, grup-grup kawan kan? Kongsikan. Saya dah jadi affiliate Milagro. Thank you. Hebat kebun kita. Alright. Jadi pada siapa yang sebenarnya nak jana pendapatan, okey, ada banyak cara, salah satu dengan produk kita. Sebab apa? Kenapa dengan produk boleh dapat bisnes pula Haji? Ya, seperti biasa tuan-tuan. Haji nak contoh satu aja. Okey. Satu contoh yang ada yang nak tahu contoh Haji nak kongsikan nak Haji story nak hari Haji ni? Nak kasih contoh. Contoh yang paling senang. Tanya diorang nak ke tak? Tak ada orang komen. Kita tak cerita lah. Nak dengar tak story pada Tuan Haji? Kita dah ada 15 mata, kongsikan supaya kita boleh naik lebih ramai lagi. Supaya lebih ramai orang Haji dapat nak Haji kebun kita. Siapa lagi? Satu je yang nak. Hai Jadi, hai rumah tamu DK, hai aku berak dulu. Oh my. Mat Majarul, hai Janggut, hai hai Cik Ayub. Siapa yang nak dengar story daripada Tuan Haji? Okey, alhamdulillah Milagro ni kita dah 8 tahun dalam pasaran. Kan? Dan Tuan Haji Mat kita adalah CEO kita yang sebenarnya bukan sahaja bisnes Milagro tapi dah bertapak dalam bisnes lebih 40 tahun. Dan hari ni kita nak kongsikan ilmu daripada usahawan hebat kita ni. Kan ada ke yang nak? Yang saya nampak 2 orang je. Ada 20 lebih mata tapi 2 orang je yang nak. Hai Laman Tok Ma. Thank you Laman Tok Ma. Hai Kak Lin Mua. Okay. Ada ke yang nak? Haji, macam mana sebenarnya dengan Milagro? Boleh kita buat duit? Apa khabar? Hai Min Hussein. Dia kata nak. Pernah meeting dengan Haji dulu. Saya CEO Cosmos Scale. Masya Allah. Hai Tuan Jaha. Sihat ke? Okey, bila kita cakap perasan atau tidak, sama ada kita nampak atau tidak, bila peruntukan RM100 yang kerajaan kasih itu pun ramai orang. Betul. Ramai orang pergi dekat, sama ada dekat mana-mana, termasuklah Shopee ke apa ke, diorang beli tuan-tuan. Kenapa diorang beli? Pasal mata wang kita cukup kecil sekarang. Mereka banyak susah. Haji faham. Ramai orang tengah susah sekarang. Susah bukan pasal apa. Susah pasal barang yang sekarang yang kita ada adalah terlampau mahal. Contoh saya nak cakap. Kita bercakap tentang sayuran. Kita cakap tentang bunga-bungaan. Kita cakap tentang kegembiraan. Kita cakap tentang apa. Apa yang kita boleh lihat. Macam tadi, Haji tengok live kawan Haji. Nia nama dia. Orang ni orang Sabah. Dia buat peniaga untuk fashion muka. Dalam rumah dia, penuh dengan orkid yang cantik-cantik. Haji tanya dia. Haji bila tengok dekat dia punya VTT dia tengok. Mia, pokok orkid banyak. Itulah hasil dia yang digunakan baju Milagro. Betul. Dan bunga dia bersinar-sinar. Itu sebab tuan-tuan, bila kita cakap itu tentang bunga, apa pula dengan sayuran? Betul. Kalau tuan-tuan boleh dekat rumah dengan RM100 yang macam kerajaan kat sini, tapi tuan-tuan berbelanja RM100 dekat kita, tuan-tuan boleh dapat baja, boleh dapat MPV, dapat matado dan macam-macam lagi. Dan tuan-tuan hanya tuan-tuan dan perempuan hanya bercocok tanam depan rumah, tepi rumah. Hai Min Husin, jom tanam sendiri sikit-sikit kat rumah saya sayuran guna baju Milagro. Yes. Sebab tu kita bercakap macam mana sebenarnya kita boleh jana pendapatan dengan Milagro. Salah satu dengan adanya produk Milagro, hari ni sangat ramai pekebun-pekebun. Ada yang contohnya kelapa sawit.
Kalau dulu dapat hasil hanyalah 1 ekar dalam 400 kilo, 500 kilo. Ataupun 800 kilo katalah. Hari ini berjaya untuk capai 1 tan dan kita ada kisah yang sehingga 1.6 tan 1 ekar. Dapat jana pendapatan tak dekat situ? Dengan produk Milagro. Dengan pilih produk yang betul, kita dapat hasil tanaman kita meningkat. Hai Zawari. Waalaikumsalam Zawari. Apa kisah pekebun durian Haji? Apa jadi dengan pekebun durian bila gunakan produk Milagro? Allah Cik Zawari dah pernah guna untuk durian kan? Apa? Cuba komen. Sambil tu Haji, story tentang Cik Salim Samsuri. Saya sebutkan nama dia, Salim Samsuri. Sahabat Haji dekat Banting. Alright. Semalam Haji buat live. Haji, dia kata, Haji, saya tak sangka bulan 2 keluar buah, bulan 7 keluar buah. Masya-Allah. Bulan 12 ni bulan 12 ni dah ada buah lagi. Maksudnya apa tuan-tuan? Waalaikumsalam. Bangsal apa? Majlis. Bangsal Majlis. Waalaikumsalam. Hai Hadik Gigi. Hai Min Hussein. Thank you siapa yang tap-tap screen. Kita dah ada 2,000 like. Bantu saya untuk ramai lagi untuk tap-tap screen. Siapa belum follow je Tuan Haji, boleh terus follow. Musim hujan ni sayur naik harga, betul. Jadi agak-agak kan, betul tak Laman Tok Ma? Kalau kita hari ni dekat depan rumah dah ada. Satu, kita bukan saja bercakap tentang pendapatan. Dia ada dua je. Yes. Satu, dengan kita tingkatkan duit masuk atau mengurangkan duit keluar. Yes. Pun kita tengah menjaga pendapatan kita dari sudut tu. Jadi dengan kadang-kadang cara benda yang sekecil-kecil. Benda-benda yang kecil tu pun kadang-kadang kita jaga, tabung kita tak bocor tuan-tuan. Ya, betul. Okay. Biasanya benda yang kecil ni yang buat kita tak perasan. Kan? Kita tak perasan yang poket kita bocor. Betul. Dan kita nak juga keluarga kita makan makanan yang sihat-sihat. Yes, kita juga nakkan family kita sentiasa sihat. Kita nak juga anak cucu kita pandai-pandai. Kita nak juga kan saudara-saudara kita tak selalu masuk ke hospital. Bagaimana kita nak buat? Inilah cara dia. Itu sebab sementara ada naik kan, kita nak ajar tuan-tuan bagaimana dengan bercucuk tanam pun boleh mendatangkan hasil. Tuan-tuan, ya atau tidak saya tanya. Kebanyakan sekarang penanam-penanam sayur adalah orang Bangladesh. Betul atau tidak? Ada, tapi tak ya ke pasal banyak Syah. Alhamdulillah dengan Milagro saya lebih confident tukar polybag untuk anak durian. Nampak tak? Betul. Alright, ada yang tanya Iman 14. Okey, apa beza baju hitam dengan baju putih dengan baju hitam? Okey, saya letakkan di sini ni adalah kita punya produk kita yang sebenarnya kita dapat tukar daripada baju Milagro ke baju Milagro Premium. Okey, produk Milagro, siapa yang dah pernah guna produk Milagro boleh komen tak? 1, siapa yang belum pernah guna. 2, siapa yang dah pernah guna. 1 yang dah guna, 2 tak guna lagi, 1 dah guna. Cuba komen. Okey, apa beza 1 dengan 2? Ini kita bermula dengan baja Milagro. Okey, kita bermula dengan baja Milagro yang pack hijau ni dan hari ni kita berpindah kepada baja Milagro Premium yang mana kita tingkatkan hasil dari sudut mikrob, koloni, kemudian daripada nutrien yang terkandung di dalam baja kita untuk kita upgrade supaya kita dapat hasil yang lagi best. Okey, kita bawakan di sini supaya ada pengguna-pengguna baju hijau. Oh, saya belum guna baju hitam, baju Milagro Premium. Supaya anda nampak. Siapa yang pernah guna baju hijau? Pernah tak? Ada tak? Cuba komen baju hijau. Pernah guna baju hijau? Dan siapa yang sekarang dah guna baju hitam? Dan mana yang dah pernah pakai kedua-duanya? Cuba komen. Okey? So, apa Haji? Total sebenarnya kalau kita nak kongsikan, Alhamdulillah hari ni kita dah 8 tahun dalam pasaran, lebih 1 juta unit produk Milagro yang berjaya kita telah guna. Alhamdulillah, sebab daripada anda semua yang percaya dengan produk Milagro dan hari ni kita dah kongsikan keberkesanan produk ni kepada lebih ramai orang. Sebab tu hari ni Haji kita nak bercakap, boleh ke produk yang berada depan kita ni bantu kita untuk jana pendapatan? Kan? So kita nak cakap tentang akan datang ni, kita nak masuk tahun baru, masing-masing nak jana pendapatan yang lebih baik, betul tak? Jadi ada berbagai cara. 1, dengan menanam sendiri, agak-agak kalau 1 pack ni kita letak kat pokok durian, harga RM25 tapi dapat bagi hasil lebih 300-500 biji pokok durian, agak-agak jana pendapatan ke tak ke situ Aijul?
Kan? Kalau kita cakap kebun kita ada kebun apa? Kita ada kebun bendi, kebun cili dan sebagainya. Kebun tebu. Cili. Tak kisah tanaman apa. Dan hari ni alhamdulillah produk ni insya-Allah dengan hasil anda dapat hasil yang meningkat disebabkan baja high-tech kita ni. Kita dapat hasil cepat, hasil berganda. Kita dapat kongsikan. Dapat peningkatan kepada hasil, dapatlah peningkatan pada pendapatan. Ada tak siapa-siapa dekat sana sebelum? Thank you. Puan Hamida dah guna, Puan Min Hussein dah mula guna lagi dari pack hijau. Terima kasih Puan Min Hussein. Keduanya pernah guna. Thank you Ayu. Thank you so much. Dah guna juga yang baru terbaik. Itu sebab tuan-tuan dan puan-puan, bila kita nak sesuatu, kita nak upgrade bukan mudah. Dia perlukan ada ilmu, dia mesti ada kepakaran supaya benda ni kita dapat keluarkan hasil yang berlipat kali ganda. Masih ada lagi kat saya baja hijau masih guna terbaik. Alhamdulillah. Hari ni kita bawakan kepada anda siapa yang dah pernah guna baja hijau. Tuan Haji dan Puan Aisyah. Saya tak ikuti sebab dalam perjalanan balik dari Kuala Lumpur. Tapi dah masuk ni pun thank you so much. Terima kasih. Desa Bayu Nursery. Kat mana nak beli baju hijau? Baju hijau kita tak ada jual lagi. Okay, anda boleh dapatkan mungkin daripada ejen-ejen kita yang mana ada stok itu bergantung pada masing-masing. Tapi kita dah habis production untuk baju hijau. Saya buat ni, saya letak untuk kita nak tunjukkan saja. Tapi sebenarnya baju Milagro Premium anda boleh dapatkan daripada beg kuning kita. Selagi kita tak masukkan beg kuning, anda boleh pergi kat bahagian showcase dan buat belian. Okay? Alright Haji. Okay. Ilmu ini Haji nak cakap tentang yang pertama tentang tanam benih yang betul. Tuan-tuan, kadang-kadang bila kita tengok, kadang-kadang banyak ada benih-benih bau yang kita keluar. Betul. Okay. Tapi kadang-kadang dalam dunia ni orang kata kan, bercucuk tanam ni adalah orang kata perkara paling asas. Walaupun perang dunia ketiga pun orang tetap kena bercocok tanam. Orang tetap nak, dia tak kira apa, dia nak bercocok tanam. Tapi dalam dunia sekarang, saya nak cakap dalam dunia sekarang, dalam dunia yang orang kata serba maju, kita kena pilih benih yang baik. Betul. Baru kita dapat hasil yang baik. Seperti juga macam kita kata, orang selalu fikir, baja tu paling penting, air tu penting, matahari tu penting. Betul. Tapi realitinya kalau benih tak elok, tuan-tuan ingat tak? Satu ketiga dulu, ada sahabat Haji tanam pokok, ini dia kongsi sikit lah. Masa tu keluarga dia tanam kelapa sawit. Dan benih jenis A, mahal lah. You tahu tak hasil dia, ikhlas hati saya cakap. Hasil dia, 1 ekar, 1 tan lebih. Bila pakai baju kita, naik lagi sampai dekat 2 tan. Agak-agak engkau. Alhamdulillah. Hai Arun. Assalamualaikum Tuan Haji dan Puan Aisyah. Selamat bersiaran. Terima kasih. Itu sebab guna yang hijau tu untuk pokok temu mangga. Hasilnya pokok tinggi daripada orang. Masya Allah. Terbaik. Thank you Ayu. Okay. Desa Bayu Nursery Milagro bagus untuk pokok durian. Desa Bayu boleh tak bantu saya untuk komen apa jadi? Pakai kat pokok apa? Pakai banyak mana? Apa jadi kepada pokok durian tu? Betul ke bagus? Sebab kita tahu produk kita alhamdulillah dah bantu sangat ramai orang sesuai untuk semua jenis tanaman. Jadi bila dengar story ada pokok durian, cuba story sikit supaya yang menonton kan, yang kita seronok tuan-tuan. Belum pakai produk kita, boleh untuk guna pakai. Desa Bayu kan Haji Salim Samsurin ni. Samsuri. Ya Cuba tengok betul tak? Bukan. Okey. Apa pun Haji nak ucapkan terima kasih. Betul Haji cakap. Kalau siapa ada macam Encik Desa Bayu, kalau main dengan Bom Melet, okey. Tuan Desa Bayu ni ejen kita memang dah lama dah. Yes, Haji cadangkan, Haji cakap tu sekarang, gunakanlah MPV. MPV. Memang pokok akan cantik dan lain. Lin Muah, apa khabar Lin? Terima kasih Lin. Okey, itu sebab Haji kata benih yang sihat, berkualiti, dia akan membuatkan kita punya pokok akan membesar dengan baik dan gagah. Dalam bisnes macam tu juga. Benih, mentaliti dan niat. Kalau kita dah letakkan benih dalam diri kita. Hai Pak dalam bisnes, kalau kita mulakan bisnes dengan niat yang betul tuan-tuan. Nak bantu orang, nak selesaikan masalah orang, nak selesaikan masalah pelanggan, nak beri manfaat. Itu ibarat kita tengah pilih benih yang premium. Nampak tak tuan-tuan? Tim?
Nampak tak? Pilih benih yang premium. Betul, memang menghasilkan pokok yang apa? Luar biasa. Sebab pokok dah saya gunakan. InsyaAllah. Sebab banyak pokok dah saya gunakan. Thank you so much, Ayu. Jadi pada siapa yang sedang menonton, yang dah guna produk Milagro, bantu saya untuk Hai malam. Waalaikumsalam. Hai MG, Cik Mahdi Okay, siapa yang ada bersama dengan kita pada hari ni kan, bantu saya tap-tap screen. Baru ada 4,000 like ni kan. Sambil kita tonton, kita tap-tap screen, sharekan kepada rakan-rakan kita supaya apa? Lebih ramai dapat manfaat. Okay? Pada masa yang sama, siapa yang sedang menonton dan banyak kisah anda dengan Milagro, bantu saya untuk terus komen. Anda pakai pada tanaman apa dan apa result yang best-best yang kita boleh sama-sama kongsikan supaya lebih ramai mata yang sedang menonton ni dapat tahu kisah-kisah best dengan produk Milagro. Okay? Okey. Pertama dia cakap tentang niat. Buat bisnes kerana nak bantu pelanggan. Buat bisnes pasal nak beri manfaat pada pelanggan. Buat bisnes kena nak tambahkan nilai. Kalau kita ada niat yang betul, insya-Allah kan bisnes kita akan meningkat. InsyaAllah. Nombor 2, mindset. Selalu orang cakap, bila dalam mindset kita, kita berani belajar, kita berani cuba dan kita tak takut gagal, insya-Allah tuan-tuan, kita akan berjaya dalam perniagaan. Yang ketiga, Haji nak cakap tentang attitude. Ini dia. Attitude tu. Perangai kita atau apa ke. Ada tak anda sabar? Ada tak anda konsisten? Ada tak anda jujur? Dan tak, orang kata, tak putus asa. Ramai orang nak hasil tapi benih belum kuku. Benih belum cabang. Ramai nak buah tapi belum sedia untuk melalui musim kering, musim hujan, musim ribut. Haji nak ingatkan tuan-tuan dan puan-puan, benih yang bagus boleh hidup walau tanah yang biasa-biasa. Benih yang lemah mati walaupun tanah yang paling subur. Itu sebab Haji nak cakap dekat sini tuan-tuan dan puan-puan. Kita kena yakin. Walaupun benih macam mana pun, kita perlu ada apa? Baja yang bagus. Sekarang mula hujan dan sejuk. Okey, Tuan Desa Bayu Nursery mengikuti live dalam kenderaan balik Banting. Alhamdulillah. Okay. Alhamdulillah. Semoga hati-hati. 3 kilo tabur pada pokok durian boleh dapat hasil 130 biji je. Best ke best sangat? Betul cerita dia. Setiap bulan, 2 bulan sekali, tabur sekali, 3 bulan sekali, tabur sekali 1 kilo. Kan, supaya tanah kita sentiasa. Betul. Dia bercerita, bila kau tabur, Asya, bukan saja tanah tu subur. Yang betul, baja kita, akar-akar itu dilindungi. Dah dikasih, orang kata, khasiat yang bagus. Kita bukan cakap, tuan-tuan, tahu dekat pokok-pokok sihat, tak ada. Akar itulah yang membeli. Tadi Haji cerita dengan satu orang. Haji ada tengok satu live. Dia kata, tuan-tuan, kalau anda punya pokok banyak lalat, berarti belilah plastik, sarung lalat. Maksudnya apa? Maksudnya, mereka tak tahu yang ulat lalat tu datang, tuan-tuan dan perempuan, daripada tanah. Nak elakkan ulat lalat tu datang daripada tanah, bagaimana? Jangan kita ada E. coli dan salmonella pada tanah kita. Maksudnya engkau ambil tai kambing, kau ambil tai ayam, kau taburkan aja. Berarti dekat situlah mulanya orang kata, pokok engkau dah ada, dalam pokok engkau tu dah ada ulat. Bila berbuah je, lalat datang. Bila berbuah je, lalat datang. Maksudnya apa? Maksudnya, dalam pokok anda tu, akar dia tu, dah ada penyakit. Itu sebab kita keluarkan satu produk yang terbaik supaya kita tak takut dengan lalat. Betul. Kita tak risau pokok jambu air kita berlalat ke, buah mangga kita ada ulat ke, buah mangga. Itu sebab tadi kalau tuan-tuan tengok kan, ada sahabat Haji kan, nama dia Nia tadi, Haji pasal Haji dapat tengok live dia sekejap tadi. Dia kata dulu nangka dia besar-besar tak makan.
Semenjak menggunakan baja Milagro, tuan-tuan dan puan-puan, tabur secukupnya, kan? Bila dah ada penyakit, kena tabur lebih sikit. Tabur sekarang tak habis makan. Bagus tak? Betul tu Haji. Saya suka nak baca Puan Min. Dia kongsikan, saya tanam kobis guna baja Milagro. Daun dia menghijau besar-besar kelopaknya. Masya Allah. Best kan? Apa rasa Puan Min bila dapat rasa makan sayur organik depan rumah yang kita tanam sendiri? Best kan? Cuba kongsikan dengan penonton kita supaya mereka akan rasa lebih excited untuk tanam juga sayur-sayur tanaman sendiri. Okay? Ayu kata, betul. Tanah keras berubah menjadi peroi dan subur. Serangga tak suka pokok yang guna baja Milagro. Betul kan? Sebab tu kita nak dapatkan pokok yang bukan sahaja Milagro ni bukan sahaja bagi hasil, tapi secara keseluruhan pokok yang sihat juga. Okey? I Umu, I Pokok Faiz. cempedak. Okey, pokok cempedak. Desa Bayu I Nasri Faiz. pun Okay. sama banyak buah Ji. Boleh dapat bantu hasil atas jualan. Betul. Alhamdulillah. Ini yang kita Alhamdulillah. nak. Waalaikumsalam Aunty Mida. Manis Puan Min kata dia punya sayur je. Yes, Best ke betul. best. Hai Faiz Haikal. Hai Puan Ummu Habibah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, kongsi-kongsikan sedikit lagi. Kita hanya ada 28 mata, kan? Kita akan live, kita akan habis pada pukul 10 malam, tuan-tuan. Saya dah setkan time, kan? Ada siapa-siapa yang nak, kan? Boleh sama-sama dengan kita. Ada siapa-siapa yang nak beli, boleh bantu supaya kita dapat sedikit Kongsikan manfaat pada orang lain. Lebih ramai orang insyaAllah. Okey, jadi pada siapa yang baru je masuk live kan, bantu saya teruskan tap-tap screen boleh. Kita ada 8,000k like. Jom malam ni kita nak bawakan 50k like supaya lebih ramai dapat manfaat. Mulanya tak percaya orang yang promosi pada baja ni. Nak cuba tengok betul ke serangga tak suka. Sekali betul ke Puan Ayu? Apa jadi? Bila guna Milagro, thank you. Saya suka sangat Puan Ayu kongsikan story dia. Yang lain bantu juga story anda. Kongsikan sama. Betul ke yang lain? Bila pakai produk Milagro, serangga ni tak suka. Pakai baja, tapi macam mana pula serangga boleh tak suka? Pasal kita dah ada dalam baja kita sendiri, tuan-tuan, yang mana kan ada bakteria-bakteria yang tak bagus, kan, yang ada ulat-ulat yang menggigit, mengisap apa semua, memang dia tak akan hidup. Okay. Alamak, sekarang tupai pula semakin banyak datang. Makan buah jambu dan makisa. Alamak. Ya, sekali guna terus beli lagi. Betul? Sebab tu dekat Milagro, apa yang kita janjikan adalah hasil, result. Anda boleh dapat pergi kepada baja lain dan semua baja akan menjanjikan untuk dapat hasil yang berlipat kali ganda. Abang Milagro Kelantan. Okey, apa yang berlaku dengan Milagro? Pertama yang kita lakukan adalah kita berikan result kepada pokok yang sihat. Pokok yang sihat ni maksudnya macam mana? Macam tadi Haji katakan, bukan sahaja dari sudut tanah. Bila tanah kita subur, kita beri juga nutrien supaya akar-akar baru start untuk ada sebabkan humic acid yang kita wujudkan. Alright. Okay, humic acid yang kita letakkan, nutrien-nutrien baik yang ada dalam ni, dia bantu secara keseluruhan Haji. Okay, bukan sahaja pergi pada tanah macam tadi Haji kata, sterol dan fenol yang pergi kepada akar kita, kepada tanaman tu sendiri, keseluruhan pokok jadi sihat dan dari sudut daun dia tebal, buatkan serangga tak suka. Hasilnya melipat kali ganda. Bila pokok dah start sihat, apa jadi? Seterusnya barulah kita berikan hasil yang berlipat kali ganda. Tapi orang lain boleh bagi hasil yang berlipat kali ganda juga. Apa beza Milagro? Kita bagi bukan saja hasil dari sudut kuantiti. Banyak dapat. Tapi quality. Maksud quality macam mana Haji? Buah kita apa rasa? Rasa dia sedap, hasil tu berbeza, dapat rasa apa, makanan-makanan sayuran organik, kan? Kalau bunga even kan, bunga tahan lama, pucuk banyak keluar, best ke best. Buah-buah yang terhasil adalah kualiti dia sangat premium. Sebab tu ramai yang sebenarnya even tanam Haji, buah-buah apa kita panggil blueberry dan sebagainya, superfood kan. Tanam pakai certain baja agak susah, tapi dengan Milagro alhamdulillah anda akan dapat hasil. Bagi anda yang kata tangan anda panas, Haji, saya tak tanam lah, tangan saya panas lah. Jangan risau. Gunakan baju Milagro. Betul, mudah.
Baja high tech 5 ke 7 hari anda start untuk nampak hasil. Sangat mudah digunakan sesuai untuk semua jenis tanaman. Apa lagi kan? Produk kita. Tapi paling best sangat pokok temu mangga. Daun di atas kepala ramai yang hairan. Masya Allah. Okay. Puan Ayu kalau boleh kongsikan nanti gambar kan dekat mesej kita kan. Kita boleh kongsikan kepada lebih ramai orang. Okay. Thank you Faiz Haikal. Thank you siapa yang sedang menonton tap-tap screen. Hai Cik Ta Milagro. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okay. Jadi Kongsikan sikit Cik Ta. Cik Ta, Haji cakap kongsikan sikit Cik Ta. Apa kisah-kisah best bila dah guna produk Milagro? Best ke? Best sangat. Okay. Jadi pada siapa yang baru je masuk live, bantu saya untuk tap-tap screen. Sharekan live ni supaya lebih ramai orang dapat manfaat. Depan kita ni ada produk-produk Milagro. Dan hari ni siapa yang dah guna produk-produk Milagro, bantu kami untuk kongsikan apa kisah best kita. Hai, thank you Nuraini Shop, tap-tap screen Puan Rosina. Alright. Trisha. Siapa yang bersama dengan kita hari ni dan terus tap-tap screen, teruskan. Tap screen supaya lebih ramai orang dapat manfaat daripada perkongsian kita hari ni. So Haji, apa lagi yang boleh Haji kongsikan dengan mereka ni Haji hari ni? Okay. Hai Min Hussein, best lah. Bukan tai ayam biasa-biasa ni. Ya. Okay. Ramai sebenarnya bila kita bercakap tentang Milagro, orang tanya. Sedap guna Milagro, dah tak pernah beli sayur. Masya Allah bestnya. Okay. Kan best ke best? Hai Abang Tani. Okay. Bila kita bercakap tentang Milagro, hari ni anda boleh nampak depan kita ni adalah baju organik Milagro. Okay. Siapa yang dah gunakan produk Milagro ni, produk kita sangat mudah digunakan. Kalau tengok kan, macam mana bentuk baju Milagro ni, okay? Bentuk kita dalam bentuk serbuk yang sebenarnya sangat-sangat best kan? Okay, cuba bantu saya. Siapa dah pakai pada sayur, buah, bunga, apa jadi? Okay, sangat mudah. Taburan baju Milagro ni kita buat kan? Kau tengok kan, kita punya serbuk tu sangat halus kan? Kita ada pensijilan even daripada sirih kan? Kita kongsikan juga yang sebenarnya kita dah dapat kerjasama dengan UPM untuk hasilkan produk dan enzim yang kita bawakan kepada anda ni. Alhamdulillah hari ni produk Baja Milagro ni dah terjual lebih 1 juta unit produk. Sebab tu hari ni kisah-kisah best yang anda kongsikan ni, kita harap dapat bantu dan beri kesedaran kepada lebih ramai. Bau tak kuat, betul. Halus serbuknya, bau pun tak kuat. Sebab apa R&D yang kita laksanakan, kalau ada yang tanya, apa beza baju Milagro hijau dengan hitam? Salah satu yang kita tambah baik adalah sudut bau dia juga kan. Supaya kita nak minimalkan, memang akan ada bau tanah, bau baju organik kan. Tapi sebenarnya, pada tahap yang sebenarnya sangat okey. Alright, thank you Puan Hamidah. Okay. Tanah jadi subur dan pokok jadi cantik. Yes. Jadi, bila guna produk Milagro, apa yang sebenarnya yang kita akan nampak? Okay, antaranya saya risau saya nak ni kan. Okay. Pucuk-pucuk akan keluar sangat banyak. Sangat banyak. Nampak ke pucuk-pucuk ni? Ya Allah, saya takut dahan saya ni patah. Tapi apa yang berlaku bila guna produk Milagro? Kan, kita dapat hasil yang melipat kali ganda. Ini baru satu dahan. Nampak tak betapa banyak pucuknya? Okey, kita pusing sikit. Okey, nampak ke? Dahan seterusnya. Jadi, sebenarnya kenapa saya bawakan? Saya kat dalam studio, tapi saya nak tunjuk. Ada ramai yang tanya, macam mana nak guna produk-produk Milagro? Ada ke yang nak tahu? Ke masing-masing yang dalam ni yang dah guna produk Milagro? Ada ke yang nak tahu macam mana sebenarnya nak guna produk Milagro ni? Betul ke produk Milagro ni dapat bantu untuk tingkatkan hasil? Okey, cantik, cantik. Siapa yang cantik? Saya ke pokok? Okay, gurau. Okay. Jadi hari ni betul. Saya sangat suka dengan hasil ni. Kalau geram sangat sebab apa? Pucuk dia banyak sangat-sangat. Cantik juga bunga raya Renik. Ya, betul. Okay, jadi macam mana cara penggunaan produk Milagro? Satu, dengan penggunaan pertama, guna Milagro hasil cepat. Nampak guna setiap 2 minggu hasil berterusan. Betul. Thank you Cik Ta. Okay. Penggunaan untuk pokok-pokok dalam pasu macam ni. Nampak ke? Kalau saya nak tunjukkan. Okay. Alright. Okay. Okay. Jadi sangat mudah. Pokok-pokok dalam pasu ni kita nak buat taburan. Bila buat taburan, jangan letak di bahagian ni pokok kita. Jangan letak di pangkal. Okay. Jauhkan di keliling pasu dan terus buat taburan. Okay. Terus buat taburan. Okay. Sangat mudah. Betul tak? Okay. Sangat mudah sebenarnya. Buat taburan 2 minggu sekali. Suburnya. Dua-dua cantik. Thank you. Dah ada semua kat belakang pack cara guna. Betul tak perlu pening. Jadi ramai yang antara kita yang sebenarnya kita dah letak dah.
Betul. Saya suka apa yang dikatakan oleh Puan Min. Okey, kita letakkan terus direct dekat sini. Sangat mudah untuk pokok bunga, pokok sayur. Anda boleh letak tengok kan untuk pokok-pokok dalam pasu, pokok cash crop, tanaman kontan, berapa banyak buah. 3 tahun ke bawah dan 3 tahun ke atas. Berapa sebenarnya penggunaan dia, sangat mudah untuk digunakan, hanya guna ni. Okey, ini adalah baja. Selalu orang tanya, macam mana nak pakai MPV pula? Ini adalah gabungan produk Milagro. Bila dah tabur baja Milagro, kemudian kita nak kena ada MPV. Letak banyak pun tak risau pokok mati. Betul. Okey, macam mana cara untuk mengenai MPV? Sangat mudah. Spray saja di bahagian daun, batang dan juga tanah. Oh, kenapa dekat daun, batang dan tanah? Dekat bahagian bunga boleh ke? Kita elakkan untuk pergi kepada bahagian bunga. Kenapa? Dekat bahagian bunga ni ada bunga. Ada pollen-pollen. Kita tak nak kita ganggu proses mereka untuk membuat proses pendebungaan. Okey ke? Okey. Okey? Jadi pada siapa yang sedang menonton, kan, dan dah dapatkan produk Milagro ataupun belum, ada sebarang soalan berkaitan dengan tanaman, boleh saja untuk komen. Okey, saya nak tanya, ada tak dekat sini yang dalam live kita ada 20 lebih mata ni? Ada 30 lebih mata, kan? Ada tak yang belum pernah pakai? Waalaikumsalam Cik Khalid. Belum pernah pakai baja Milagro. Anda ada masalah? Boleh kasih tahu dengan saya. Saya akan selesaikan masalah anda. Kan? Betul. Okey. Kita baca komen dulu Haji. Kita orang komen kita kena baca. Suburnya, alhamdulillah. Thank you Cik Ayub. Okey, dah ada semua kat belakang. Betul. Saya ni pelupa, bila nak pakai baja ni senang je, tengok belakang pack jadi boleh mudah. Betul. Letak banyak pun tak risau pokok mati. Betul. Jadi pada siapa yang sebenarnya yang sedang menonton, lagi-lagi kita menanam dekat rumah. Tak perlu komen macam itu pun. Alright. Siapa yang menanam dekat rumah, kan, pastikan anda untuk gunakan produk-produk organik. Kenapa? Okey, ramai mungkin antara kita yang gunakan baja-baja biji, baja-baja kimia. Okey, kita tak galakkan anda untuk pergi kepada baja-baja kimia. Bila letak satu, kita nak makan untuk hasil sendiri, betul? Okey, kemudian ramai yang sebenarnya bila salah guna terletak banyak. Pokok ni kita beli bukan murah. Kan? Contoh kalau kita beli. Kalau kita tanam daripada biji benih, penat tak Pakcik Khalid, kan? Tanam daripada dah semai, tiba-tiba pakai pokok mati. Kita tak nak. Jadi dengan penggunaan produk Milagro, alhamdulillah sangat mudah. Kan, kita adalah bersifat organik. Jadi buat taburan, jangan risau. Selagi kita tak mengguna secara berlebih-lebihan, kan? Secukupnya, dan anda akan start untuk nampak hasil. Okey? So, kadang-kadang aja bila kimia ni agak sensitif. Waalaikumsalam Hafiz Purple. Hai Inamas. Alright. Waalaikumsalam. Apa pun Haji seronok tau. Haji seronok. Bila kita cakap tentang tanaman, itu sebab saya nak tanya dekat sini. Ada 40 mata dekat sini. 30 mata dekat sini. Ada tak siapa-siapa yang dekat sini, kan, yang masih belum menggunakan baja Milagro? Komen. Haji tolong anda. Bagaimana anda nak sayur-sayuran anda, pokok-pokok bunga anda, kan, akan nampak lebih ceria lagi. Okey. Biasa tanam cili, susahnya nak dapat warna merah dekat pokok. Guna Milagro pokok cili besar, buah apa tu? Kan? Best sangat kan, mudah guna produk-produk Milagro. Sebab tu hari ni dengan pemilihan produk Milagro pun kita akan kongsikan pada anda untuk dapat biji benih. Sebab kita nak anda start untuk tanam sendiri. Boleh bermula. Okey. Tanaman cili memang salah satu yang sebenarnya sangat best untuk kita kongsikan kepada anda. Guna baja biji, terpaksa guna cuka kayu pula untuk elak serangga. Banyak kerja, betul? Selalu orang sangat suka dengan produk Milagro. Kenapa? Guna Milagro cukup memadai untuk anda dapatkan hasil berlipat kali ganda. Okey, yang siapa-siapa yang nak, okey, boleh tengok dalam kita punya ni, kan, supaya anda semua boleh tahu apa yang anda nak, kan. Kita boleh bantu anda supaya cepat-cepat, kan, dapatkan baja Milagro pada malam ni. Rugi tak pakai Milagro, tanaman menjadi kita try tengok meriah harga bagus bunga lah. Walaupun musim terkujur. Ya, tadi ada buat video Milagro subur-subur tanaman. Alhamdulillah. Alright. Okay, Tim boleh masukkan juga satu produk untuk produk Milagro dan promosi kita semasa berapa yang kita boleh masuk dan kongsikan. Okay. Alright. Jadi Haji, bila kita bercakap tentang kita nak hari ni, kan, kita nak bawakan kepada anda, ada tak dalam ni yang sebenarnya nak
jana pendapatan. Sebab tu satu dengan perubahan anda memilih baju yang betul, anda dapat tingkatkan hasil, anda akan dapat jana pendapatan. Okey, kedua kita ada usahawan-usahawan kita yang sebenarnya dengan produk Milagro mereka berjaya untuk jana pendapatan. Okey, sebab hari ni mereka dapat beli pada harga tertentu bila buat belian kotak dan mereka boleh jualkan kepada rakan-rakan, sahabat. 3S lah kita cakap. Kita start pakai sendiri, kita kongsikan dengan sahabat, kita kongsikan dengan saudara mara. Dan hari ni kita nak bawakan kepada anda macam mana sebenarnya anda boleh kongsikan, kan, jadi affiliate Milagro melalui TikTok dan boleh jana pendapatan. Macam tadi Cik Ta cakap buat video kan, dah pakai. Sebab tu kita cakap 3S saja. Yes. Pakai dulu sendiri. Kebanyakan Seronok kita tak? dah pakai sendiri, dapat kongsikan result-result anda dengan sahabat-sahabat TikTok anda yang lain, dengan saudara mara anda yang lain, sahabat-sahabat di pelbagai ruangan, di pelbagai grup lah, kan? Boleh tak kita sama-sama kongsikan benda yang best supaya lebih banyak dapat manfaat. Okay? Guna Milagro boleh dapat side income. Betul tu Cik Ta Milagro. Thank you so much. Ayu dah menambah produk nombor 3 pada troli. Okey, kita tengok apa yang ada pada troli. Berapa dah harga? Buat video Kak Titi. Thank you. Terbaik Puan Min Hussein. Dan hari ni bila kita bercakap tentang perkongsian tentang produk kita Haji, kita nak pastikan anda dah pakai. Walaupun sekarang musim hujan, laman tim saya tetap subur. Malah dapat makan buah tin. Alhamdulillah, terbaik Baba Pang. Agak-agak best ke best kalau setiap hari, kan, kita dapat makan hasil tanaman saya sendiri depan rumah. Waalaikumsalam Rashid. Waalaikumsalam. Alright, jadi pada siapa yang sebenarnya dah dapatkan produk Milagro, hari ni kita bawakan kepada anda, okay, satu produk Milagro pada harga RM25. Tapi yang best, Waalaikumsalam. Moga ceria selalu. Terima kasih Hadid. Okay, thank you Hafiz. Tap screen. Thank you Puan Rustina. Tap screen. Thank you for the gift. Alright. Jadi, kan kalau kita tengok Haji, hari ni kita ada produk-produk kita. Satu produk kita pada harga RM25. Tapi hari ni kita nak mereka boleh terus dapatkan 3 produk Milagro pada harga RM69 sahaja je. Yes. Okay. Ini adalah 3 produk utama kita. Sambil tengok live tengah semai biji benih juga. Wow. Terbaik. Yang lain tengah buat apa tu sambil-sambil tengok live tengah buat apa? Boleh tak komen-komen? Alright. Cik Ta tengah semai biji benih apa tu? Okay. Jadi Haji, dengan hari ni anda boleh dapatkan. Ada yang mungkin nak 3 baju Milagro. Boleh ke? Boleh. Okey, ada yang mungkin nak satu baju Milagro, satu MPV, satu matado. Boleh ke? Boleh sangat-sangat. Kan Haji? Yes. Bila lagi tuan-tuan, sementara ada offer ni, ambil. Betul. Jangan tak ambil. Dan kita juga ada kasih hadiah dalam seperti yang kita janjikan. InsyaAllah. Saya sekarang semai sawi. Terbaik lah. Cik Ta tengah semai kopi. Bestnya. Kan? Jadi kalau hari ni kan kita dapat kongsikan kepada lebih ramai orang bestnya produk Milagro, kan, dapat tak kita bawakan kepada rakan-rakan sahabat kita best ke best sangat tentang penggunaan produk Milagro. Okey? Okey, bagi siapa-siapa yang baru lagi dengan Haji, nama saya adalah Haji Mat Haji Jantan, adalah founder Baju Milagro. Kan, alhamdulillah hari kita gunakan live kita di Haji Mat, kan, TikTok Haji Mat. Kan, Haji harap tuan-tuan nampak apa yang kita buat. Selain daripada tu, bukan kita nak bangga-bangga diri, tapi bagi kita inilah peluang kita, kan, supaya lebih ramai lagi orang boleh dapat manfaat daripada apa. Itu sebab kita nak tanya dekat sini, ada tak siapa-siapa, ada tak siapa-siapa yang dekat sini yang belum pernah pakai baju Milagro. Okey. Saya sangat sesuai untuk anak benih. Betul, jadi gemuk dan sihat. Rasa sayuran organik lain. Sedap. Cik Rashid, tengah semai buah mantua. Masya Allah. Siapa lagi yang sedang menonton tengah semai pokok-pokok? Cuba sama-sama kongsikan. Dan ada tak gunakan produk-produk Milagro dalam semaian anda? Atau ada tak yang sedang menonton baru je kenal Milagro? Tak tahu pun tentang penggunaan produk Milagro. Selalu nampak tapi belum beli. Hari ni mungkin kan anda baru je nampak produk kita dan inilah masanya untuk anda bertukar. Ataupun start
menanam secara organik dengan Milagro. Baja high-tech yang anda boleh nampak insya-Allah result seawal 5 ke 7 hari sesuai untuk semua jenis tanaman dan sangat senang untuk digunakan. Hai Trisha, hai Aman Milagro. Siapa lagi ada bersama dengan kita? Okey Haji? Okey. Penggunaan pengguna tega baja Milagro musim hujan berlumba-lumba semai sayur. Tunggu bulan depan dapat hasil gemuk-gemuk. Betul. Boleh guna MPV untuk semua biji benih. Betul? Okey. Sebab tu siapa yang sebenarnya tengah semai, salah satu produk yang kita nak highlightkan kepada anda untuk gunakan Milagro NPV. Okey. Dia ada dua. Milagro MPV dan juga Milagro Plus. Selalu orang tanya, Haji apa beza Haji Milagro MPV dan Milagro Plus Haji? Yes. Apa beza Haji? Bezanya yang Milagro Plus ni adalah satu produk yang kita kena bancuh sendiri. Bancuh. Okey. Nak pakai dia bagi pekebun besar. Maksudnya kalau siapa ada lebih 60 pokok ke apa ke, depan memang rumah bagus. kalau banyak pokok pun macam Yes. rumah Kak Kamala. Kalau pakai MPV tak cukup. Dia nak pakai Milagro Plus. Boleh sangat. Berarti memang cantik-cantik kan. Bagi anda tuan-tuan dan puan yang siapa yang punya kebun yang orang kata rumah Depan kita rumah. sikit aja. Pakai ni. Sebagai pemuda Ini boleh guna adalah juga Milagro produk MPV. yang luar biasa. Kita buat dia daripada menggunakan kulit udang. Betul. Agak-agak kulit udang tau. Udang tu mahal. Sekilo dah berapa dah? 6-70 ringgit kan? Ni kita buat untuk jadikan hasil kita di mana kita kasih vitamin yang cukup kuat untuk pokok kita. Betul. Okey. Jadi untuk siapa yang semai, anda boleh guna salah satu produk kita. Contohlah kita cakap Milagro MPV ni. Ambil satu kain ataupun tisu kan, basah kan. Alright, kita letakkan taburkan biji benih kita dan spraykan Milagro MPV. Okey, anda boleh nampak selang 1 atau 2 hari start untuk anak benih ataupun biji benih tu tadi bercambah lagi mudah dan keberhasilan biji benih yang anda semai tadi adalah lebih tinggi untuk terus menjadi. Best ke best? Alright, okey Haji? Okey. Ada tak siapa-siapa dekat sini? Dekat sini jangan lepaskan peluang. Kan? Haji rasa kita kasih memang yang terbaik pada malam ni. Tuan-tuan, pada awal ujung-ujung bulan ni kan, siapa yang nak grab cepat-cepat. Grab cepat-cepat. Biji benih besar rendam dengan MPV cepat tumbuh. Yes. Betul. Itu pun yang kita cakapkan. Bagaimana kalau kata tuan-tuan boleh ada impian anda nak melihat kan. Okey, menjadi tabur baju Milagro dan spray MPV booster. Yes. Masya-Allah. Itu yang kita nak tuan-tuan. Kita nak tuan-tuan gembira. Kita bukan kata kita nak duit tuan-tuan saja. Kita nak tuan-tuan gembira melihat produk yang kita kasih pada tuan-tuan yang memberi hasil yang orang kata wow. Kita nak wow tu yang kita nak. Okey, ada siapa lagi tak dekat sini yang nak membeli lagi? Okey, ada siapa yang ada nak tanya soalan? Ada siapa yang nak tanya soalan tentang pokok anda? Haji, kenapa pokok cili saya selalu kerinting? Macam mana Haji kalau mereka ada masalah daun kerinting, tadi cili macam mana untuk selesai? Itu sebab tak ada orang tanya. Kan aku cakap aku nak jawab. Betul tak kan? Okey Haji, buah durian Belanda aku tak berbuah-buah. Okey, macam mana Haji kalau masalah tu? Cuba Haji kongsikan. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Ada mungkin ada masalah. Mereka dah ada tanaman, ada pokok buah. Dah bertahun tak berbuah. Ada tak? Mesti ada. Inilah mungkin hari ni anda bertemu dengan dalam live ni. Macam mana Haji? Itu sebab tuan-tuan, bila kita bercakap tadi, akar. Tanah kita. Lepas tu pergi pada akar. Lepas tu pergi pada dahan. Lepas tu pergi pada buah. Nak buah yang bagus. Nak buah yang lebat. Nak buah yang rasanya yang luar biasa. Datangnya daripada akar. Berarti sebelum akar tu, akar nak makan sesuatu Asya. Daripada tanah. Daripada baja yang kita kasih. Berarti kalau kita konsisten dengan ilmu yang kita ada, akar tu, daripada akar, kita kasih baja kita dekat akar. Bila akar tu dah dapat, agak-agak tuan-tuan dan perempuan, pokok engkau jadi cantik atau tidak? Pokok engkau berbuah atau tidak? Pokok engkau keluar buah yang bagus atau tidak?
Ini kita nak. Bukan saja buah bagus, tapi rasa dia cukup manis. Ini yang kita nak. Itu sebab teknologi yang kita buat daripada RTDTT kan, adalah satu teknologi yang paling advance. Memang kos dia tinggi tuan-tuan. Tapi Haji percaya, dengan teknologi yang ada ni lah yang membuatkan baja kita cukup powerful. Untuk nak buat baja ni bukan senang tuan-tuan. Kita buat dalam masa 24 jam. Kita buat dalam masa 24 jam. Bila dalam masa 24 jam tu, daripada tahi ayam telur tuan-tuan, apa bezanya kan tahi ayam biasa dengan tahi ayam telur? Tahi ayam telur adalah ayam yang kita kasih makan supaya dia boleh bertelur dengan banyak. Dia kena ada energi. Dia kena sihat. Bau telur dia banyak. Tapi orang kata tahi ayam daging, dia perlukan apa? Dia tak perlu exercise. Dia tak perlukan kekuatan. Dia hanya makan, gemuk. Lepas tu 40 hari, sembelih. Rasa-rasa anda beza tau. Ayam gemuk dan ayam daging dan juga ayam telur. Beza tuan-tuan. Sebenarnya kalau dari sudut nutrien, sebab tu kita ambil baja yang berasaskan tahi ayam telur sebab nutrien dia lebih tinggi. Okay. Alright. Kita guna dah 5 tahun. Bila pokok berhasil sentiasa. Itu yang suka dengan Milagro. Thank you Cik Ta. Pagi tadi semai keratan bunga kertas, sembur NPV kad pangkal, gaun Milagro, kad campuran tanah. Terima kasih. Terbaik. Siapa ni? Puan Min Hussein. Nak dan tambah order stok. nak tambah stok. Thank you so much. Terima kasih. Itu sebab Haji cakap bukan mudah tuan-tuan. Kita tak perlulah kalau kata kan stok nombor apa dia ambil tu? Bunga kertas pun dekat tong sampah nak buat bonsai terbaik. Alhamdulillah. Right. Jadi pada siapa yang sebenarnya kan anda ada hasil-hasil tanaman, inilah masanya untuk kita dapatkan hasil berlipat kali ganda. Dengan Milagro, 3 perkara yang kita selalu kongsikan. Dia bukan pergi Waalaikumsalam, hai Cikgu Sahar. Okay, 3 benda. Dia bukan kita pergi kepada result terus. Tapi pertama apa? Kita hasilkan pokok yang sihat. Pokok yang sihat ni maksudnya apa? Macam tadi Haji kata, akarnya sihat, akarnya panjang, banyaknya keluar akar-akar baru. Okey, akar-akar putih yang sebenarnya akan dapat serat lebih banyak nutrien. Okey, pergi kepada tanah yang sangat subur. InsyaAllah. Okey, jadi dengan dapatnya pokok tu sendiri sihat Haji, apa jadi Haji? Barulah yang kedua kita akan beri kepada hasil yang berlipat kali ganda. Anda boleh terus dapatkan hasil dengan pergi kepada baja-baja yang terpaksa berbuah atau terpaksa berbunga. Soalan saya, adakah anda pasti jangka hayat pokok anda berapa lama? Tapi insya-Allah dengan Milagro, first kita tadi sihatkan pokok, barulah kita janjikan untuk dapat hasil meningkat. Hasil menjadi hasil subuh. Kemudian bukan saja kuantiti banyak, kualiti dia bagus. Tadi kan ada yang komen rasa dia manis saja sayur dia. Kan? Apa lagi dengan produk Milagro? Apa yang best saja dengan produk Milagro? Selain daripada tu, bukan saja makanan Najasha. Bukan saja yang kita kata, oh makan dia sedap. Thank you Cikgu Sahar, sharekan live. Yang lain boleh bantu untuk sharekan live kita ni kepada grup-grup sama-sama. Tanam pokok ubi kayu dalam polybag. Tak sangka ubi kayu dia dengan Milagro. Yes. Nampak tak tuan-tuan? Ia adalah saya cakap tadi. Engkau jangan cakap tangan kau panas, aku tanam apa tak jadi. Engkau pakai baju Milagro. Engkau pakai baju Milagro, engkau tahulah. Apa engkau tanam dalam polybag engkau letak pun, dalam body tong plastik tu pun jadi. Betul Cik Zawari cakap anak durian baru tukar polybag. Saya perlukan pengeluaran akar yang cepat. Jadi saya guna Milagro terbaik. Okey. Baba Pang berjaya untuk semai keratan tin Iraki dapat 16 anak pokok aja. Yes, alhamdulillah. Hasil spray NPV. Jadi pada siapa yang sedang menonton masih belum dapatkan produk kita bawakan kepada anda. Anda boleh pilih 3 produk 69 atau 5 produk 99. Tim bantu untuk
pin kan. Okey, jadi anda boleh pilih. Mungkin ada antara kita yang nak 3 beg baja Milagro, 1 MPV, 1 Matador. Tak jadi masalah. Ada yang suka sangat baja. Okey, saya nak 5 pack baja. Berbaloi gila. Patutnya 5 pack baja Milagro 125. Tapi hari ni 5 pack pada harga RM99 sahaja. Di samping tu juga anda akan dapat hadiah-hadiah yang kita telah sediakan. Betul. Haji, itu cerita baja. Kalau lah diorang, Haji saya banyak sangat pokok durian. Nak pakai 1 pack, 2 pack, 5 pack tak cukup. Itu yang kita nak cakap tu. Siapa yang ada pokok durian? Ni dia. Okey, tim bantu untuk pinkan. Pinkan tim. Okey. Tuan-tuan, anda ada pokok durian, anda ambil pokok buah. Ada pokok buah. Kita nak bawakan package yang lebih berbaloi, iaitu kalau 1 pack RM25. Hari ni anda boleh dapatkan 1 kotak yang dalam dia ada 10 beg. Nampak? 10 beg ni patutnya harga dia RM250. Tapi hari ni anda dapat pada harga RM199 sahaja. Berbaloi ke berbaloi. Dan yang best saja kita bagi Milagro Plus secara percuma 1 botol. Alright, RM199 saja. Boleh bantu untuk komen tak anda dapat berapa harga untuk set ni? Okay? Boleh tak komen kalau tengok berapa harga dapat dalam anda punya TikTok. Okay. Jangan ni nak add to cart saja tuan-tuan. Terus beli. Terus buat belian. Tolong jangan tak. Yang belum cuba kena cuba. Betul tu Cik Tang. Alright. Okay. Jadi Haji, bila kita cakap tentang bisnes ni kan. Yes. Macam mana sebenarnya kita tadi Haji bercakap tentang akar bisnes dan akar pokok kan. Macam mana kita boleh relate. Sebab mungkin ada antara mereka ni yang nak jadikan nak mula bisnes dengan produk Milagro. Dah ada bisnes dengan produk Milagro. Apa yang kita boleh kongsikan? Rashid, terbaik Haji Mat. Terima kasih Syed. Okey. Macam Haji cakap tadi, jaga akar bukan jaga dahan. Dalam bisnes, akar itu ialah cara kita urus masa. Ilmu yang kita nak tambahkan setiap minggu. Kan? Disiplin yang orang kata yang tak perlu kita tunjuk-tunjuk. Thank you Puan Min. Thank you bersama dengan kita bantu tap-tap screen dan sharekan. Saya kalau beli 171 dapat. Wow. Murah. Berbaloinya. Murah tak? Okey. Itu sebab pelanggan kita kena jaga elok-elok Zawari. Betul kan? Habit kita yang konsisten walaupun penat. Sistem yang kita kena, kita akan jaga pelan-pelan. InsyaAllah tuan-tuan, Haji nak cerita berdasarkan pengalaman Haji dalam bisnes. Orang boleh tiru harga kita. Orang boleh tiru produk kita. Orang boleh tiru marketing kita. Tapi mereka tak boleh tiru akar kita. Sebab akar itulah terbina tuan-tuan. Dalam diri kita. Bukan dekat luar. Kalau akar itu tak dijaga, bisnes akan roboh. Walaupun nampak berkembang di permukaannya. InsyaAllah. Jangan risau tuan-tuan. Kalau ada yang dapat 17 lebih, 18 lebih, itu rezeki anda. Betul. Kan? Wow. Itu sebab Haji nak ingatkan. RM85. Usahawan yang memangnya bukan usahawan yang paling bising. Usahawan yang menang bukan usahawan yang paling bising. Tapi usahawan yang kuat akarnya. Nampak tak? Bila akar kita kuat, Haji yakin insya-Allah tuan-tuan dan puan, apa saja yang kita bina, kita atasi dan kita akan kekal lama. Kita berkembang dan memberi hasil yang jauh lebih besar. Dapat tak sesuatu tuan-tuan? Yang ketiga Haji nak cakap siram dan baja secara berterusan. Pokok yang tak pernah hidup dengan sekali siram. Tak ada pernah. Dia perlukan konsisten. Walaupun sikit, tapi setiap air. Dalam bercocok tanam, tuan-tuan, kita boleh siram hari-hari. Lepas tu berhenti seminggu. Pokok bukan robot. Dia hidup. Bisnes pun sama. Itu sebab kalau kita setiap air, kita konsisten. Kan? InsyaAllah tuan-tuan, kita akan menang. Jangan tunggu pokok cantik baru nak mula tuan-tuan. Itu sebab sekarang ada orang cakap, Haji saya tanam pokok pokok cili saya. Kan?
Tanam lepas tu berkedut. Kenapa? Mesti ada sebab. Antaranya kita tak jaga dia. Walaupun kita cakap siram, tapi kita kena membaja. Walaupun kita membaja, kita jangan sampai dia dah sakit baru kita nak cari racun. Nak sembuhkan racun. Seelok-eloknya, sebelum dia sakit, kita dah letakkan ubat. Betul. Itu sebab barang-barang yang ada pada kita ni semua tuan-tuan dan puan-puan adalah 100% organik. Itu sebab Haji seronok kalau tuan-tuan dan puan-puan. Inai, jangan lepaskan peluang. Ada siapa yang dah add to cart tadi tu, ambil cepat-cepat. Kita dah tak ada masa panjang lagi tuan-tuan. Kita dah tak ada masa. Lepas musim hujan ni, tuan-tuan tahu tak? Apa akan datang? Memang pokok subuh, ulat akan datang. Betul. Pastikan tuan-tuan, sebelum ulat tu datang makan daun kita, nanti daun kata yang ada ulat kunyah, ada ulat apa tu gigit kan, sebelum dia datang kita pastikan kan pokok kita tak cacat. Itu sebab tuan-tuan dan puan-puan, kita ada MPV kita ada kita punya M+ kita, pilih mana tuan-tuan nak. Terpulang pada tuan-tuan kan, dalam musim hujan ni jangan sampai dah ada penyakit, dah Haji pokok aku sakit Haji pokok aku banyak kena ulat Haji. Sebelum ni kita tahu, tak kisah. Seminggu sekali kita tahu, sikit pun tak apa. Pasal apa? Tujuan dia, tuan-tuan, kita tak nak dia duduk dekat daun kita, lepas tu dia bertelur. Masa hujan ni lah dia orang ni nak bertelur. Berarti sebelum dia bertelur, kita dah. Berarti cara tak langsung, bila dia bertelur juga, tapi telur dia cacat. Berarti dia tak hidup lah. Betul. Nampak tak? Ada tak dekat di sini yang Milagro hijau tu dah tak keluarkan lagi ke? Itu kena jumpa Haji. Okey. Apa pun, insya-Allah tuan-tuan. Insya-Allah kan. Bagi Haji, kita ada peluang. Kita ada ruang kan. Kita boleh sama-sama. Jangan tunggulah, alah pokok aku cantik. Jangan tunggulah pokok aku dah kena ulat, baru nak cari. Okey? Dapat tak? Okey. Rashid, pokok kena belik setiap hari. Kena cakap dengannya. Ada aurah dia, rasa dihargai. Kena letak Mila. Okey, saya nak cerita sedikit. Bila Rashid cakap macam ni, masa umur saya 12 tahun, 13 tahun, saya bercocok tanam tau. Saya kampung saya tanam padi tau tuan-tuan. Saya tanam padi. Orang lain dapat 6-7 kaung sahaja, kaung tau. Dalam satu kaung tu lebih kurang dalam satu pikul lah. Tapi saya dapat dekat 15 karung. Kenapa saya dapat? Pertama, bila saya selalu macam Rashid cakap tadi, saya selalu pergi ke sawah, saya tengok umput, saya cabut umput. Lepas tu saya bercakap dengan padi tu. Kau ni tolonglah keluarkan hasil kau banyak. Aku nak aku orang kampung kan. Boleh aku dapat simpan beras kau nanti besok sampai 1 tahun. Dulu kita tak ada beli padi tuan-tuan. Tak beli beras. Kita ada padi, kita tumbuk dekat belakang rumah. Itu cerita sebenarnya. Okey. Malik menambahkan produk nombor 2 pada troli. Terima kasih Kak Nik. Okey. InsyaAllah semoga Tuhan murahkan rezeki seperti air zam-zam yang mengalir. Alhamdulillah. Itu sebab tuan-tuan. Hai King Zulkam. Itu sebab tuan-tuan. Siram dan baja tu. Usaha harian. Kita jangan penat sangat tuan-tuan. Konten yang kita buat walaupun tak viral, tapi kita kena follow kawan-kawan kita kan. Follow up mereka. Tambah ilmu. Walaupun satu hari 10 minit sahaja sehari. Tak kisah tuan-tuan. Okey, ada tak dekat sini sementara ni Haji nak tanya. Jamila. Okey, ada tak dekat sini ada siapa-siapa ada masalah tanaman mereka? Ada tak siapa-siapa dekat sini ada masalah tanaman? Tim? Ada tak dekat sini siapa-siapa yang ada masalah tanaman? Boleh tak kongsi dengan Haji? Ada siapa yang ada tanam orchid? Tak viral, cik. Tak apa. Janji ada sale.
Nampak tuan-tuan? Nampak tak? Cik Tak kata tak viral tak apa. Janji hari-hari ada masuk. Mana malam? Mana malam? Okey. Ryan, apa khabar? Okey, apa yang Haji nak cakap pada tuan-tuan? Ada tak dekat sini? Siapa nakkan baja kita ni? Siapa nak baja kita? Kan? Hari-hari masuk. Nampak? Nampak, tuan-tuan? Dengan baja ni, tuan-tuan, ramai orang boleh dapat gaji 4-5 ke, tuan-tuan. Contohnya, semalam. Alhamdulillah. Dia bukan pasal dia pandai bercakap je. Tapi dia rajin. Dia konsisten. Pergi satu-satu pasal malam. Dia dah ada pelanggan-pelanggan tetap dia. Yang sentiasa. Yes. Nak jadi seorang pelanggan, nak jadi seorang peniaga, kan? Kita kena konsisten. Kalau kita tak konsisten, orang tak akan cari dengan kita. Dan kita kalau tak ada ilmu tentang baja kita, susahlah tuan-tuan. Itu sebab bagi Haji, tuan-tuan, kena tahu. Kalau kita tak kongsikan pada kawan-kawan yang lain, kawan-kawan tak tahu baja kita. Nanti mereka akan pergi dekat orang lain, dia beli baja. Dia beli baja tu, jenama A, jenama B, jenama C. Dan baja-baja ni kebanyakannya datang daripada negeri China, tuan-tuan. Macam Haji ada kilang ni. Haji ada kilang sendiri. Boleh tengok biodata Haji. Kan? Kita ada kilang kita sendiri. Bila kita ada kilang sendiri, kita punya R&D kita. Dapat tak tuan-tuan sesuatu? Boleh tak kongsi dengan Haji? Siapa ada dekat sini lagi? Nobi. Ada siapa-siapa tak? Kita ada lebih kurang berapa mata ada dekat sini? Ada 30 mata. Ada tak siapa nak kongsi dengan Haji? Apa masalah mereka? Kan? Yang orang yang dekat luar-luar ni. Nak tak? Nak cuba tak? Pakai baju Milagro. Nak cuba tak? Right? Nak cuba tak pakai? Sementara Aisyah tak ada ni, Haji nak sedikit Yang Haji nak cerita sedikit tentang siram dengan baja secara berterusan. Pokok yang selalu disiram dengan baja tak semestinya membesar dengan cepat, tuan-tuan dan puan-puan. Kita kongsi sedikit ilmu. Tapi dia membesar dengan kukuh. Menjadikan hidup lebih lama, lebih manis dan lebih tahan lama dan berkualiti. Macam Haji cakap tadi. Ada orang keluar pokok. Pokok dia hidup. Kau pakai baju apa pun, pokok ni akan hidup, tuan-tuan. Tapi ada tak hasil dia yang itu akan menjadikan kita puas hati. Contoh macam tadi. Haji, boleh tolong saya tak? Kenapa pokok saya, kenapa pokok saya selalunya ada ulat datang? Ini lagu Milagro. Haji, lagu Milagro tu rindulah kat seorang dekat corong radio. Okey, insya-Allah lepas ni kita akan mulakan balik. Syarul, okey. Itu sebab dia cakap kita jangan hanya bekerja tapi tak bersemangat. Tapi kita juga kena bekerja dengan penuh semangat. Jangan hanya buat marketing bila ramai pesaing. Jangan hanya upgrade ilmu bila terdesak. Ini yang membuatkan baja macam baja. Baja tak nampak hasilnya besok, tuan-tuan. Tapi kalau kita konsisten, kita menjaga dengan dia, pokok akan subur. Begitu juga dalam dunia bisnes. Itu sedikit Haji nak kongsikan. Jangan risau kalau lambat nampak hasil. Contohnya bagi siapa-siapa yang main dah affiliate ke atau yang jual dekat pasar malam ke, anda kena ingat, tuan-tuan. Bila jenama dah ada, anda senang tak jual? Itu sebab, tuan-tuan dan puan-puan, kan, pastikan
kita kena ada niat yang betul. Kita kena baja dengan betul. Kita kena siram dengan betul. Supaya kan kita dapat hasil yang betul. Sabar. Hasil tak datang serta-merta, tuan-tuan dan puan-puan. Malah buat dekat pasar tani dan juga pasar pagi, Haji. Yes. Itu sebab Haji nak cakap sabar. Bagaimana sabarnya Mala ni? Kan? Dia buat sesuatu, walaupun satu minggu 3 kali atau 4 kali, insya-Allah. Tapi setiap kali dia datang pada waktu yang tepat, dia cukup barang ada. Engkau kalau pergi dekat pasar, kau tak ada baja, kau tak ada MPB, kau tak ada matador, bagaimana kau nak berniaga? Itu sebab tuan-tuan dan puan-puan, dalam sabar bercocok tanam serupa juga. Kan? Pokok ada kadang-kadang tu, dia tak semestinya dia berbuah, dan kita tanam dia buah. Ada pokok 30 hari, ada pokok 60 hari, ada pokok sampai setahun baru berbunga dan berbuah. Ada pokok 5 tahun. Apa pokok yang 5 tahun? Pokok durian. Baja Haji dah pastikan siapa yang guna baja Haji dalam masa 5 tahun ada pokok durian yang baru tanam. Sama ada Musang King ke, Blackthorn ke apa. InsyaAllah. Itu sebab kita kena ingat. Sama juga dalam bisnes. Tuan-tuan dan puan-puan. Buat video hari ni. Tak semestinya hari ni video tu. Betul cerita. Haji buat video berapa banyak dah sekarang. Kan? Setiap kali seminggu ada 3-4 video je keluar. Haji tak ada harapkan naik. Ada tu yang bulan lepas. Lepas tu meletup-letup naik. Ini dia. Itu sebab bisnes macam musim juga. Macam musim. Ada musim tuan-tuan. Buat berniaga ni ada musim. Tak ada buat macam tu aja. Waktu kita belajar, kita belajar. Waktu kita buat kajian produk, kita buat. Bila tanya, waktu kita cari mentor, kita cari mentor. Waktu kita faham pasaran, kita cari pasaran. Tani pun sentiasa macam tu juga tuan-tuan. Kadang-kadang bukan senang. Siapa ni? Muhammad Azhar. Haji, ya, Assalamualaikum. 10 kg ada diskaun lagi ke? Ada. InsyaAllah. Ada. InsyaAllah. Okey, apa yang Haji nak buat adalah supaya tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok dalam ni beg ni, kita ada yang 10 kg ni. Yang 10 kg ni. Okey. 10 kg, ini 10 kg-nya. Kita ada kasih hadiah dengan ni. Ini harga dia M Plus ni adalah lebih kurang 60 lebih. Betul Haji. Jadi sangat-sangat berbaloi siapa yang tadi tanya yang untuk ambil kotak. Okey, Milagro ada yang baca semburan ke? Campur dengan ni adalah 199. Kalau dalam TikTok tu, kalau engkau dapat 180 lebih. Tengok anda dapat berapa? Tim bantu untuk pinkan 199 dapat 1 kotak baja Milagro 10 pack. 10 kilo. Kita dah kasih harga special dah. Patutnya 1 beg 25. Kalau 10 beg 250. Yes. Tapi hari ni kita bagi anda pada harga 199. Bukan saja dapat 1 kotak baju Milagro pada hari yang 10 beg, kan anda akan dapat 1 botol Milagro Plus juga dalam set ni. Best ke best. Oh, berapa banyak sebenarnya boleh pakai dengan 1 botol Milagro Plus. Kita boleh buat semburan pada 50 pokok matang. Milagro ada baju semburan ke? Kita tak ada baju semburan, okey? Okey, ada yang tanya, Haji dah pakai baju, perlu ke pakai Milagro Plus? Dah pakai Milagro Plus, tak pakai baju boleh ke? Tak boleh, okey? Alright. Encik Mansur nak gunakan pada tanaman apa? Boleh komen ke? Okey? Okey, untuk Milagro Plus, baja memang kita perlu buat taburan baja Milagro Premium. Sebab apa dalam ni ada N, P dan juga K. Tapi kenapa untuk Milagro Plus macam mana pula? Dalam ni tak ada N, P, K. Sebab tu ini adalah bukan baja tapi ini adalah biostimulant. Okay, plant immunity booster kita. Okay, macam ni cara guna ni dalam bentuk pati. Just ambil 10 ml lebih kurang 1 penutup ni campur dengan air 2 liter. Okay. Alright, ini adalah contoh. Okay. Jadi macam ni cara guna kan. Okay.
solution dia nanti, cairan dia nanti akan lebih kurang macam ni. Jadi saya tunjukkan macam mana cara nak guna. Sangat mudah, just buat semburan di bahagian daun, batang dan juga tanah. Basahkan pokok, daun, batang dan juga tanah. Kalau contoh semburan pada anak pokok durian. Anak pokok durian umur berapa, tinggi berapa. Untuk pokok anak durian, buat semburan, basahkan pokok. Daun, batang dan juga tanah. Kalau contoh pokok dah besar, 3 tahun, 5 tahun. Berapa banyak sebenarnya nak guna? Biasa untuk pokok bila dah besar dan kita nak buat semburan yang banyak, kita akan pakai knapsack tu, betul tak? Lebih kurang 20 liter ataupun 18 liter. Untuk tu kan 20 liter kita perlukan 100 ml. Kita ada sukatan, anda boleh letakkan setiap 20 liter 100 ml. Setiap 10 liter 5 ml. Buat campuran dan terus buat semburan. 6 bulan ke 3 tahun. Tak jadi masalah. Mungkin boleh buat semburan tu lebih kurang satu pokok. Kalau contoh pakai 2 liter, boleh dapat lebih kurang 10 pokok. Buat semburan kepada pokok, basahkan pokok, daun, batang dan juga tanah. Dan pastikan untuk Cik Mansur, pastikan untuk buat taburan baja Milagro Premium juga. Tadi kita ada tak pasti tuan baru masuk ataupun dah ada sebelum ni, Cik Zawari boleh bantu untuk komen tak? Pokok anak durian bila guna Milagro apa jadi? Pada pokok-pokok anak durian kan, penggunaan baja Milagro akan buatkan pokok anda akan keluar akar sangat banyak. Pokok akan lebih sihat dan cepat pembesaran pokok akan nampak sangat lebih agresif. Cik Mansur ada berapa banyak pokok ada Cik Mansur? Pokok durian ada berapa banyak? Ini soalan. Haji. Satu tadi kalau Cik Mansur tanya kan untuk ambil set satu kotak ni memang sangat berbaloi. Cuma kita nak tahu berapa pokok supaya kita boleh bagi yang lebih berbaloi. Musim hujan tak berapa baja jenis saburan, baja hanyut. Saya faham, saya faham. Itu sebab kalau pakai ni, anda kalau pokok dah matang, anda boleh dapat, katakan pokok tadi umur berapa tadi dia cakap? 6 bulan ke 3 tahun. Yang 6 bulan hanya pakai 1 liter sahaja dah cukup dah. 1 liter. Maksudnya kalau kita ada pakai pam tu, pakai pam belakang, dapat 20 pokok. Dapat 20 pokok. Sekali satu pam. Tapi yang pokok yang dah 3 tahun, anda kena letak lebih kurang dalam 2 liter air. 2 liter berarti anda boleh dapat 2 liter 10 pokok. 10 pokok. Sebulan sekali. Buat sebulan sekali. Yes, dah cukup dah. Anda tengok. Anda punya pokok macam mana? Pasal kita tahu tuan-tuan, kita pernah ada Haji nak ceritakan satu tanaman. Ini pokok apa ni dia cakap tadi 6 ke 3 bulan? Ada cakap durian, anak pokok durian. Anak pokok durian. InsyaAllah. Memang daun, memang dan kurang penyakit. Anda bila gunakan ini, pembesaran pokok pun akan lebih cepat. Anda akan kurang penyakit. M+. Tuan-tuan. Daun akan lebih tebal kan. Kurang penyakit saya masuk. Serangan dengan serangga. Kalau kata ada banyak pokok, cakap dengan saya. Berapa banyak kita boleh anak durian dalam tempoh 1 bulan dah start naik pucuk, tak stres. Pindah polybag ke polybag yang lebih besar. Terbaik. Haji cakap, Encik Mansur ada berapa banyak pokok ada? Ada 200, 300. Kalau ada 200-300, boleh cakap dengan saya. Kan? Kita boleh kasih harga lebih bagus. Pasal kita pun juga ada tong besar juga. Betul. Kan? Yang 5 liter punya, kita boleh contact PM tepi saya. Saiz je lah kan. Ni kita Palmyra kita. Tapi kalau contoh, saizing yang sama kita boleh berikan kepada anda untuk Milagro Plus. Ada siapa-siapa nak negara? Nanti lepas ni kita boleh masukkan minggu depan, kita boleh masukkan tong besar. Alright, boleh. Kita boleh masukkan tong besar. Kita bawa, bukakan pada mereka je. Kita ada 10 minit lagi. Boleh Haji? Ada sebarang soalan boleh tanya untuk kita kongsikan. Hai Zulina. Masuk nama produk nombor 5. Alright. Pada siapa yang sebenarnya dah add to cart, terus buat belian dan terus proceed.
Produk nombor 5, 1, 2, 3, 4. Atasnya je. Oh. Okay, pin kan bag 199. Hai Pak Ad. Okay, siapa yang sebenarnya dalam live hari ni terus buat add to cart, terus buat belian. Okay. Dan hari ni boleh tengok anda dapat berapa harga untuk bag nombor 5. Patutnya kita bagi 199. Ada yang dapat 175, 16 lebih. Tapi itu rezeki 18 masing-masing itu kan? masing-masing lah. Sebab itu harga yang kita bagi pun dah murah. Dah murah. Berbaloi lah, bukan yang cakap murah, Yes. berbaloi. Okey, dan anda boleh gunakan pada Macam tanaman mana anda, nak tahu anda boleh nombor dapat. pin nombor 1, nombor 2 ni? Tim kita memang tengah pin kan. Jadi atas ni lah yang tengah pin. Okey. Bag nombor 5 tengah kita pin kan. Okey. Tim boleh unpin pin semula supaya sentiasa mereka nampak apa yang kita tengah pin kan. Okey. Sekarang hati dah tenang bila tukar polybag, lebih-lebih lagi anak durian. Ya, bila kita tanam anak durian ni Haji, very sensitive tu tak durian. Jadi Betul lah, pastikan Zawari, kita nak dapatkan Zawari hasil ni tanaman. adalah seorang apa tu, orang kata small nursery kan. Dia bekas askar yang dia buat nursery. Ya kan. Alhamdulillah, kalau dulu orang kata tak ada nursery. Tapi sekarang Tahniah, Tahniah Ilan Haji Nursery. Ilan Nursery. Dekat mana? Perak. Di mana? Lumut. Lumut. Alhamdulillah, memang kita seronok melihat lebih ramai lagi usahawan-usahawan kita bantu untuk menjaga. Okey. Anda sebarang masalah kan? Ada apa-apa siapa lagi? Ada tanam pokok bunga, buah, sayur kan? Boleh bantu untuk komen. Untuk tanya berkaitan dengan masalah tanaman anda. Untuk kami bantu, untuk kami bawakan kepada anda produk terbaik untuk anda dapatkan supaya dapat hasil cepat dan berganda. Ini adalah baja high-tech yang sebenarnya anda boleh nampak perubahan 5 ke 7 hari. Orang tanya je, tanam pada pokok durian, anak pokok durian ni boleh nampak ke? Ya. Anda akan start nampak ada pucuk-pucuk baru. Anda akan start nampak mungkin tak ada pada pokok, tapi bila korek tanah start untuk nampak ada cacing-cacing. Yes. Best ke best. Jadi itu antara result yang kita bawakan kepada anda. Sangat mudah untuk digunakan. Betul, buat taburan tuan-tuan. sahaja. Betul, tuan-tuan. Dan sesuai untuk semua jenis tanaman. Bukan senang, tuan-tuan. Kita cakap bukan senang, tuan-tuan. Nak dapatkan satu teknologi, very high tech punya teknologi, baja kita bukan senang. Itu sebab kita bawakan, kita kongsikan supaya lebih ramai lagi kan, lebih ramai lagi orang kan, orang menggunakan kan baja-baja yang kita bawa ni. Betul. Okey. Kita tak naklah tuan-tuan. Tuan-tuan kalau kata beli baja, lepas tu baja tu kita tak tahu, campur dengan kimia, campur dengan ada BABI. Kita tak nak tu semua. Kita nak apa yang kita tanam, kita gunakan. Memang kita harap, memang kita minta selisih lah. Supaya tuan-tuan tidak ada benda-benda macam ni. Okey. Bermula Betul. daripada satu kotak hingga dapat buka nursery. Alhamdulillah. Tuan Haji beri jalan. Tahniah Encik Zawari. Bermula pada satu kotak ya. Kalau hari ni siapa yang bermula pada satu pack baja Milagro, kemudian pergi pada satu kotak, jangan pelik. Kalau anda memang suka menanam, nak dapatkan hasil berlipat kali ganda, Milagro adalah salah satu jalan, insyaAllah kita bawakan kepada anda. Sebab tu kita katakan, ada tak yang nak jana pendapatan dengan Milagro? Bukan sahaja dengan produk, mungkin disebabkan hasil yang anda dapat bila pakai guna produk Milagro, terpaksa buka nursery macam Cik Zawari. Terima kasih. Siapa Moga dia? kisah yang Cik Zawari kongsikan hari ini jadi inspirasi kepada yang lain. Yes. Ada tak yang lain yang rasa nak buka ada nursery sendiri? Kecil-kecil. Macam mini nursery. Macam Salim Sanuri, dia buka kecil-kecil dulu. Betul. Sekarang dah besar dah. Alhamdulillah. Kan orang pencin. Dia kata aku pencin, dapat sikit-sikit, dapat jual ada jual baja, ada jual bunga. Okey. Alhamdulillah tuan-tuan. Ini yang kita nak tuan-tuan. Itu sebab tak mudah tuan-tuan. Dalam keadaan ekonomi sekarang ni, apa yang kita boleh buat? Selagi kita boleh bantu sahabat-sahabat kita bantu. Kan? Inilah produk orang kata orang Melayu kita tuan-tuan. Ikhlas saya cakap. Kan? Okey? Alright. Ada siapa-siapa lagi nak tanya? Ada soalan tak? Tadi baru seorang tadi Mansur tanya terus membeli. Betul tak kan? Ada siapa lagi tak yang nak kan? Yang nak kan? Hai Pak Om. Pak Om lambat masuk lagi. Ni dia. Pak Om adalah salah seorang yang berkebun tanam kelapa sawit di Muar. Betul Aisyah? Muar. Dan Nuraini
Okey, Siti Nuraini tambah produk nombor 5 juga. Terima kasih Siti Nuraini. Okey, Pak adalah salah seorang ada kebun sedikit lah kampung kan. Dan depan rumah dia tu dia buatlah pondok nursery sedikit, tanamlah pokok-pokok bunga orchid. Haji tengok semalam dia buat video. Alhamdulillah. Nampak tak? Kan? Apa pun kita cakap, bagaimana kita boleh bantu orang. Kadang-kadang orang dah macam Pak dulu rumah dah sengit, sekarang rumah dah cantik dah. Alhamdulillah. Ini yang kita nak, kan? Waalaikumsalam Pak Ini yang kita nak, kita dapat bantu kan sedikit sebanyak pada sahabat-sahabat kita, kan? Dapat orang kata memberi sedikit kegembiraan. Maaf Tuan Haji baru join. Oh, musyarat AJK Masjid. Yalah dah tua. Bergurau. Itu kadang-kadang benda-benda yang baik kita buat. Macam Pak kan, ada masa pergi dekat masjid kan, ada mesyuarat. Ada masa dia pergi mancing kan. Baru-baru ni dia buat video, dia makan dengan isteri tersayang dia. Ini dia. Kan? Alhamdulillah. Di antara orang-orang yang Haji rasa amat Haji gembira. Kan? Haji dapat bantu mereka ni. Kan? Kalau kita nak tahu kan cerita Pak ni banyak cerita dia. Kan? Daripada jual gantai emas, rumah dia gadaikan. Alhamdulillah sekarang dah dapat bikin rumah sedikit apa semua. Dan keluarga pun dah gembira. Alhamdulillah. Okey, ada dekat sini yang siapa ada nak tanya. Okey, Mak Jala, apa khabar? Okey, ada tak nak tanya Haji bagaimana kita boleh membantu anda, kan, terutamanya orang yang ada tanam pokok kelapa sawit ke, ada tanam padi ke, kan, boleh kontak Haji. Bagi siapa-siapa yang ada kebun sedikit, contohnya aku ada Haji. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Haji, saya ada tak besar, ada 1 ekar je. Apa yang saya boleh tanam? Apa dengan Milagro ni apa yang boleh membuatkan income saya meningkat? Kan? Kita boleh tunjukkan. Kita boleh nampakkan. Okey, baik, alhamdulillah. Kalau tuan-tuan nak, kita boleh kasihkan banyak ruang tuan-tuan. Tapi pastikan tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak tanam sama ada terung, jagung, bendir, sawi atau apa sekalipun, pastikan anda gunakan produk yang bermutu tinggi dan ada, orang kata apa? Ada apa? Organik. Bila orang dah tahu anda punya, jambu aku beli dengan Pak ni, jambu organik dia merasa rangup dia lain. Nak tak macam tu? Orang percaya anda tuan-tuan, bila orang rasa sekali anda punya buah-buahan, sayuran anda, orang akan berulang kali dia akan datang. Tak kira sama ada anda tanam bendir, timun, organik, tak kisah tuan-tuan. Kan? Ataupun ada laman sedikit. Anda tanam apa? Anggur. Rumah. Tak kisah tuan-tuan. InsyaAllah. Bagi Haji. Itu sebab Haji cakap tadi, benih yang baik akan menjadikan produk kita baik. Bagaimana kita nak dapat benih yang baik daripada niat kita yang sebenar? Baja yang bagus, bau akar dia jadi bagus. Bila akar dia dapat nutrisi yang cukup, dahan dia kuat. Daripada dahan dia buat, bau dia keluarkan buah. Buah yang tak ada tuan-tuan. Yang tak ada lalat datang. Rugi ke tak kalau tuan-tuan? Kita ada keluar buah, tapi lalat banyak. Buat apa? Maksudnya, daripada tanah tu tadi, yang anda gunakan, kan, baja biasa-biasa, ulat dah mula naik dah. Bila berbuah, dia keluar dekat buah. Lalat datang. Oh, ni ada lalat. Ada ulat. Lalat pun datang makan. Nampak tak tuan-tuan? Presiden, terima kasih beli produk nombor 2. Terima kasih Prince D. Kan, sokong Haji pada malam ni. Terima kasih. Okey, apa yang Haji nak? Ya. Macam Haji cakap tadi, salah seorang sahabat Haji, Salim Haji dah cerita. Kan, Zawari Haji dah cerita bagaimana Zawari ni dia pindahkan anak pokok dia.
Kan? Anak pokok dia. Okey, buah belimbing bulu yang tak putus-putus buah dia. Betul lah Pak, pada Pak Om. Alhamdulillah. Kadang-kadang benda-benda ini macam walaupun sedikit, kita kena kongsi pada orang ramai. Betul. Kan? Itu adalah orang kata manfaat yang kita berikan pada orang. Sedikit ilmu kita kongsi dengan orang, sama ada tunjuk gambar atau bercakap atau tidak, itu adalah satu memang orang kata benda yang baik. Tuan-tuan, kalau benda yang tak baik, yang tipu orang, apa semua, kau cakap sekejap aja. Tapi benda yang baik ni kena diulang-ulang. Baru orang nak terima. Tu sebab produk Milagro ni sentiasa. Naik minggu yang apa? 300 ke 16 kan? Kita buat live. Kita sentiasa bercakap pada tuan-tuan dan puan-puan. Kenapa perlu beli baju Milagro? Kenapa perlu beli baju Milagro? Kerana kita nak tuan-tuan dapat makan makanan yang berkhasiat tinggi, yang kalau kita dah cukup dalam body kita, dalam nutrisi yang cukup, insya-Allah. Petang tadi, Haji dengan Aisyah dengan anak Haji, kita orang pergi jogging dekat tepi Pantai Kelebang. Jalan, jogging. Aisyah ajak. Maya bah kita jalan. Rupanya dapat 2,000 langkah. Haji tak rasa penat pun. Haji tak rasa penat. Pasal Haji tahu apa yang Haji buat, apa yang ini, memang kita perlukan energi yang cukup kuat. Okey, dapat tak? Ada tak siapa-siapa yang dekat sini nak ilmu sedikit daripada Haji? Kita ada 46 mata, Aisyah. Banyak ni, Syah. Kan? 46 Siapa betul? yang masih belum follow Tuan Haji boleh tekan button follow. Okey. Siapa yang sebenarnya? Betul. Company-company besar ni sentiasa buat promosi, kan? Contoh McDonald, KFC, mereka tetap, tapi mereka jaga kualiti dia. Supaya macam kita juga, tuan-tuan. Kita sentiasa jaga kualiti supaya orang yang pakai akan berulang kali akan datang makan, akan berulang kali gunakan kita. Bukan semua orang minat makan ayam, tuan-tuan. Ayam goreng dengan minyak banyak. Tapi ramai orang pergi. Betul tak? Okey. Kuku bersih EX248. Okey. Apa pun terima kasih, tuan-tuan. Haji seronok tau, tuan-tuan. Setiap minggu, Haji menunggu. Tuan-tuan tahu tak? Setiap hari Rabu, malam Khamis, Haji menunggu. Haji nak jumpa tuan-tuan dan puan-puan. Haji nak kongsikan ilmu. Haji nak supaya lebih ramai orang datang pada ejen-ejen Haji, kan, supaya mereka dapat buat sale. Ada ilmu yang kita kongsikan. InsyaAllah. Ini yang kita nak, tuan-tuan. Ilmu yang kita kongsikan tu akan menjadi manfaat pada orang lain. Kita kadang-kadang macam dulu, Pak Om, tak ada buat marketing, tak ada buat konten, tak ada buat dalam TikTok. Tapi sekarang Pak Om dah pandai dah. Dah boleh buat konten dalam TV, dalam TikTok, kan? Dah boleh buat video. Ini adalah satu kerja yang bagus, tuan-tuan dan puan-puan. Setiap tidak, Pak Om akan bawa lagi depan ni dengan baju Milagro. Tunjukkan bagaimana Pak Om buat orkid. Daripada kayu yang buruk-buruk yang buang tu, dia lapikkan, dia jual dengan orang. Bagus tak? Ini yang kita nak, tuan-tuan dan puan-puan. Betul. Satu, orang kata, kerja yang dia buat, menggunakan idea, kan, dia sendiri cari kayu, lapikkan dengan pokok orkid, lepas tu pokok itu keluar. InsyaAllah, tuan-tuan, inilah satu cara yang terbaik sekali. Betul. Bukan senang orang nak buat, bukan ramai orang kreatif je, tapi ramai orang nak pokok tu, tapi dia segan nak cakap. Dia segan, nama Pak Om buat cantik, aku nak minta susah, kan. Belilah, kan. Super. Bagaimana kita nak, itu sebab tuan-tuan dan puan, kita ada MPV kita, kan. Produk gila kita, tuan-tuan. Produk killer kita, yang siapa ada tanam pokok bunga, wajib kena ada ni. Walaupun ada Milagro, ini wajib. Siapa yang beli macam ni nak pakai dan apa jadi bila pakai Milagro Plus ni? Kan. Pertamanya dia akan keluarkan anak bunga yang banyak. Contohnya kalau kita ada bromelain, nakkan anak dia banyak tak? Ini dia. Satu anak nilai 15 ke 20 ringgit, Aisyah. Betul kan? Kalau sekali dia beranak ada 3, seronok tak?
Saya cantik daun bila pakai MPV. MPV saya guna pada pokok pisang. Terbaik Habib Milagro. Yes. Siapa dah guna MPV? Cuba komen sikit anda pakai pada pokok apa? Apa jadi kat pokok anda? Itu sebab ada tak dekat sini yang siapa dekat luar ni ada 44 mata dengan Haji pada malam ni, ada tak nak kongsi? Haji nak kongsi apa masalah anda dengan tanaman anda? Sama ada pokok bunga, sama ada sayuran ataupun kan anda ada kelapa sawit, durian, cempedak, kelapa. Macam mana dengan tanaman sayuran Haji? Boleh guna ke? Ada yang tanya. Boleh. Siapa nama ni? Maksum tanam sayuran macam Maksum Maklang. Okey. Sayur apa yang Maksum guna? Dan saya nak yang sedang menonton yang dah guna produk Milagro pada tanaman sayur, cuba komen sayur anda apa pakai apa dan apa jadi. Okey? Okey, contoh siapa boleh kongsi dengan dia? Ada Cik Ta ada sini dia tanam sayur kobis. Ada siapa lagi? Kalau untuk pokok untuk sayuran sangat-sangat sesuai dan hari ini kita bawakan kepada anda, boleh pilih sama ada 369 ataupun 599. Okey, timpingan dulu 369. Macam mana nak guna untuk tanaman sayuran? Sangat mudah. Kita pastikan untuk ada baja Milagro. Macam mana nak buat taburan baja Milagro? Taburan produk baja Milagro ni dalam bentuk serbuk. Okey, hanya tabur sahaja. Satu ke dua siudu 2 minggu sekali. Sawi dah sejengkal. Dalam seminggu sawi dah sejengkal dah Haji. Saya tanam melon, letak baja ni sebab musim hujan. Mix baja AB. Terbaik. Okey. Jadi, bila pakai baja Milagro, apa jadi? Okey, untuk sayuran anda akan start untuk nampak. Boleh bermula dengan mana tau bila tanam sayur? Start dengan biji benih. Kalau contoh biji benih tu adalah yang jenis kecil-kecil, terus buat taburan dan boleh spray ke MPV. Kalau jenis biji benih yang tebal ataupun biji sikit, anda boleh rendam dengan larutan MPV ni. Okey, apa jadi? Ini adalah plant immunity booster. Okey, kebarangkalian bila kita menanam, ada biji benih jadi, ada biji benih yang tak jadi. Dengan MPV, kita tingkatkan. Mungkin insyaAllah dalam 90% biasanya kita dapat feedback. Biji benih ni menjadi dan anda akan dapat hasil berlipat kali ganda. Best ke best. Okey, jadi sembuhkan dengan MPV, buat taburan baja Milagro. Pastikan anda ada Milagro Matado juga. Sebab apa? Bila kita buat semburan, kita tanam sayur, mungkin akan ada tendensi untuk ada serangan serangga, ada benar dan sebagainya. Biasanya bila guna produk Milagro, susah nak dapat serangan serangga. Sebab apa? Pokok sihat, pokok kuat. Okey, ramai yang tadi komen dah tak payah nak pakai cuka kayu ke dan sebagainya. Bila pakai baja Milagro dah tak payah risau. Okey, jadi best ke best. Buat taburan dan anda akan start untuk nampak. Maksu memang pakai baju Milagro. Maksu pakai kat pokok apa? Start untuk pakai pada pokok sayur Maksu pun Maksu akan start untuk nampak. Okey, hari ni kita bawakan kepada anda 369, 599. Contohlah. Ataupun Maksu boleh ambil satu botol Okey, ataupun ramai yang sebenarnya nak pakai baju banyak. Nak ambil 5 baju pun boleh. Ataupun 3 baju, 1 MPV, 1 Matado. Tak jadi masalah. Ada yang suka MPV. Dia ambil 5 botol MPV. 5 botol MPV pada harga 99. Berbaloi ke? Berbaloi sangat. Pokok herba ulam raja saya subur dengan baja organik Milagro. Thank you Bapa. Kan seronok kan bila kita dengar. Sembuh MPV dekat anak pokok untuk imunisasi pokok. Betul. Okey. Apa jadi bila pokok kita, ramai yang tanya, okey macam mana nak spray ni? Okey. Depan saya ni ada contoh pokok. Spray sahaja di bahagian daun, batang, tanah. Sebab apa? Dengan dekat kita spray kat bahagian daun, serapan melalui daun, batang dan juga tanah, sebarang masalah berkaitan dengan pokok, mungkin ada serangan daripada virus dan sebagainya. Dekat dalam tanah ada masalah akar, ada isu dengan nematod dan sebagainya, tak jadi masalah. Dengan NPV kita bantu untuk kuatkan pokok secara keseluruhan. Bunga-bunga bud ni akan start untuk banyak keluar. Nampak tak? Saya risau pokok ni nanti. Nampak tak? Bud dia sangat banyak. Kan kuntuman-kuntuman bunga sangat banyak. Bila buat spray MPV ataupun Milagro Plus, elakkan bahagian bunga. Jangan kacau bahagian bunga, spray di bahagian daun, batang dan juga tanah. Kenapa tak nak kacau bahagian bunga? Dekat bunga ada. Kita tak nak kita kacau proses penembungaan bunga ni berlaku. Okey? Jadi anda akan start untuk dapatkan, kalau terkena sikit macam mana Cik Aisyah, tak jadi masalah. Kita elakkan terkena. Apa boleh saya buat? Saya dah cakap jangan kena. Anda terspray kena, jangan risau. Okey?
Jadi, pastikan dapatkan terus produk-produk Milagro. Macam mana saya nak order. Okay, Mak Su. Okay. Haji pinjam boleh? Saya nak tunjukkan macam mana Mak Su nak order. Okay. Okay. Hari ni Mak Su nak dapatkan, Mak Su pakai kat pokok apa dan nak pakai berapa banyak? Okay, tim bantu untuk pinkan bahagian. Untuk 599 ada tak COD? Okay, saya tunjukkan. Okay, kita tengah pinkan pada anda ni 599. Contoh. Nampak tak? Mak Su nak ambil ni. Okay, macam mana nak guna dia? Nampak ke? Nampak ke? Okay. Tak nampak. Beli. Kan? Tekan je beli. Okay, bila beli boleh pilih kat sini. Okay, saya nak baja 3. Okay, produk keempat dan kelima pun nak baja. Ataupun nak MPV 1, nak Matador 1. And then terus tekan beli sekarang. Okay, beli sekarang. Jadi beli sekarang, scroll ke bawah. Kita ada bayar semasa terima, COD, barang sampai baru bayar pun boleh. Ataupun nak pakai apa, Maybank to you ke, QR ke, Touch and Go ke dan sebagainya, tak jadi masalah. Okay, contoh bayar barang sampai baru bayar, terus tekan buat pesanan. Kan, dan sekarang ni ada shipping percuma. Betul tak? Okay, pengantaran percuma. Jadi anda pada harga 99 tanpa yuran untuk penghantaran dan anda boleh dapat 5 beg baja Milagro. Itu kalau nak 5 beg. Kalau contoh, 5 beg banyak sangat. Mak Su nak beli berapa? 1 kotak ke 1 pack? Ke 5 pack atau 3 pack? Okay, paling ataupun best. Okay. Alright. Jadi hari ni promosi paling berbaloi-baloi yang kita bawakan sempena live bersama dengan Tuan Haji adalah kita beri 1 kotak. Okay. 1 kotak, 1 beg, Allahu Akbar. 1 beg. 1 beg baju Milagro ni harga dia RM25. Tapi hari ni kita bawakan kepada anda 10 beg dalam pack 1 kotak ni. Anda akan 10 beg. Patutnya 1 kotak, 1 pack 25, 10 beg 250, betul tak? Tapi hari ni 250 campur kita bagi Milagro Plus. Parti secara percuma. Okay. Alright. Setengah satu botol syarab percuma anda dapat pada harga RM199. Satu botol ni saja RM85 Tapi hari ni anda dapat pada harga RM199 dan sangat berbaloi. Bayar saya ada lagi setengah kotak terbaik Mak Su. Okey, kalau contohlah ada yang sebenarnya untuk sayuran, kalau paling tak Mak Su nak ataupun yang sedang menonton yang lain belum ada Milagro MPV, anda boleh start untuk dapatkan Milagro MPV. Banyak pun tak apa, baja tak busuk. Yang penting jangan buka selagi tak guna. Betul tu Encik Zawari. Sebab hari ni kan kita bawakan promosi. Anda tahulah kan hujung tahun ni kan banyak promosi. Tinggal berapa hari saja lagi. Jadi pada siapa yang sebenarnya pengguna-pengguna bijak, gunakan masa ni kan terus dapatkan produk yang terbaik. Nak yang ni? Boleh. Okey tim, satu produk ada. Okey, satu produk ni RM25. Tapi hari ni kita bagi kalau Mak Su nak dapat 3 botol, pinkan 369. 3 botol boleh dapat pada harga RM69 sahaja. Tim cuba tengok 69 dapat free shipping tak? Boleh COD tak? Jom kita tengok. Pinkan. Okey, ini sangat berbaloi. Pokok bunga sangat cantik. Pokok sayur ada biji benih menanam, pastikan ada MPV. Okey, ini kalau contoh pokok tak banyak sangat boleh dapat Milagro MPV. Kalau ada siapa yang suka juga, tapi siapa yang kadang kita malas kan, saya tak rajin nak bancur, ambil ni terus. Kalau rajin nak bancur, pokok banyak, boleh ambil Milagro Plus. Okey, Milagro MPV tadi kita pergi dapatkan, tim dah pinkan. Okey, Milagro MPV pada harga RM69 ni macam mana nak beli? 3 produk. Kalau nak 3 MPV, ni pilih MPV. Yang kedua ni pun pilih MPV. Alright, ni pun pilih MPV. Jadi dapat 3 MPV. Kalau lah nak 2 je MPV, satu lagi Milagro Matador, satu lagi Milagro Premium, anda boleh pilih dan tekan. Okey, nampak ke? Nampak kan? Alright, jadi beli. Contoh saya dah pilih MPV Matador 1, MPV 1, MPV 2. Beli sekarang.
Okey, jadi kat sini anda boleh tengok kita on juga untuk live kali ni. Dalam live sahaja bayar semasa terima. Maksudnya beli dulu barang sampai baru bayar. Terus buat pesanan. Sebab ada yang cakap, oh saya tak kerti bayar, nanti nak kena suruh anak. Okey. Alright. Okey. Kalau untuk ahli perlu beli 1 kotak. Boleh contact dengan tim kita. Okey. Boleh contact dengan tim kita. Kalau tak ada, siapa tak tahulah nak contact dekat mana, macam mana dan sebagainya, message Tuan Haji kan, dan kita akan bantu anda. Okey. Saya tak boleh cakap dalam ni. Okey. Message Tuan Haji dan boleh. Kalau contoh untuk ahli paling tak kena ambil 12 botol. Kena ambil 12 botol. Okey. Oh, tim boleh timkan, pinkan juga kotak. Kotak. Kalau kotak untuk ahli boleh ambil sehingga 12 botol. Harga akan lebih berbaloi. Okey. Siapa belum thank you Sida, follow Tuan Haji. Siapa belum follow Tuan Haji boleh follow. Okey. Kotak, bukan kotak tu, kotak. Set kotak. Okey. Banyak pun tak apa. Kan Cik Zawari berbaloi ke berbaloi sangat? Cik Zawari pun baru je beli 6 botol MPV dan 6 botol Matador. Sebab apa? Bila yang bestnya dekat live ni, anda akan dapat saya tertukar handphone. Lebih besar. Anda nampak tak? Okey. Saya kotak. Pinkan. Tim kita dah pinkan. Jadi pilih buy. Boleh pilih untuk ambil set sama ada 12 MPV, 12 Matador ataupun 6 MPV, 6 Matador. Dekat sini pun sebab TikTok tengah bagi, kalau saya lah dapat 15% diskaun, free shipping, buy now. Okay. Anda terus boleh proceed dengan cash on delivery. Free pendaftar, free apa? Harga dapat voucher lagi, kemudian dapat free shipping lagi. Berbaloi. Dah sampai dah. Alhamdulillah. Thank you Cik Zawari. Dapat terus ambil terus package 6 MPV 6 Matador. Dekat mula-mula nak beli secara ni kan. Dekat bila dia tengok kat TikTok, ada free shipping. Berbaloi ke? Berbaloi sangat. Okay, jadi siapa yang sebenarnya malam ni dalam live kita, kan, ada tak sebarang soalan sebelum saya berakhir? Maksud boleh ke? Maksud ada sebarang soalan ke? Okay. Tapi siapa yang masih belum dapatkan Milagro MPV, pastikan untuk anda dapatkan terus. Dapatkan produk kita kan. Supaya apa? Mudah untuk anda bercocok tanam dengan produk-produk Milagro. Okey? Ada sebarang soalan ke? Kalau tak ada sebarang soalan, saya nak ucapkan terima kasih kepada setiap satu yang bersama dengan kita daripada awal hingga akhir. Kita tengok sikit siapa yang ada bersama dengan kita. Okey Haji. Okey, ada siapa lagi tak? Ada berapa ramai ada dekat sini yang sudi dengan kita? Kita ada 7 minit tinggal. Tuan-tuan dan puan-puan, ada siapa yang berminat? Alright. Okey, terima kasih pada siapa yang bersama dengan kita pada awal hingga akhir. Kita ada Baba Pang. Thank you Baba Pang. Tricia, hi. Dia tadi tap screen. Thank you so much. Hadi, Faiz Haikal, Kebun Kak Mila, Puan Hamidah, Cik Zaiwari, Cik Ta, Rosel, Kebun Aunty Fida, Fatin Zaid, Puan Kamala, dah sampai dah Cik Aisyah. Okey. Okey, Cik Khalid, Puan Humu Habibah, Cik Zaitun Amin, Cik Syam, Cik Haris, Puan Fazila, Cik Ayub, Farida Bishari, Puan Norma, Anga, Alan, Rio Haruta, Amy. Okey, ada yang saya dapat baca, ada yang tak kan. Thank you so much yang bersama dengan kita daripada awal hingga akhir. Puan Nora, Puan Rustina kan. Thank you so much. Bantu tag screen. Hi Puan Azlina Razak. Thank you so much yang bersama dengan kita pada awal hingga akhir. Kita harap anda dapat suatu siapa yang dah buat belian, dah guna produk Milagro, ada sebarang masalah dengan tanaman, boleh masuk dalam live semula, tanya sebarang soalan sehingga anda puas hati. Kalau ada feedback yang best, kongsikan dengan kami juga. Okey. Supaya apa? Kita boleh kongsikan kebaikan dan keseronokan bercocok tanam dengan Milagro dengan lebih ramai orang lagi. Okey. Kesimpulan yang Haji nak cakap, ada masa dalam perniagaan ni kita ada banyak pelanggan, ada masa senyap, ada masa jualan naik, ada masa merudum kan. Tapi proses turun naik ni adalah berbentuk yang kita sebagai usahawan sebenar, bukan usahawan sementara, tuan-tuan. Kan? Berarti Haji nak ingatkan, bisnes yang berjaya bukan bisnes yang tak pernah jatuh, tapi bisnes yang setiap kali jatuh dan bangun, visinya lebih kuat.
Okey. Kalau pokok boleh tahan masa kemarau, boleh tahan masa hujan, nanti dia akan tumbuh kekal dan lebih besar. Betul. Dalam bisnes, kita boleh survive musim susah. Musim senang nanti, kita bukan sekadar naik, tapi kita akan mendahului pada orang lain. InsyaAllah. Okey. Akhir kata seterusnya, semangat perjuangan ni, tuan-tuan dan puan-puan, untuk ejen dan yang Haji sayang dan hormati, bukan sekadar menjual produk Milagro, kita bantu petani. Kita hasilkan pemakanan, kita bantu mereka untuk menjana pendapatan. Kan? Dan kita bina jenama tempatan yang kuat. Betul, insyaAllah Haji. Semoga usaha malam ini jadi saham dunia dan akhirat kita semua. Jumpa lagi minggu depan. Tapi besok, tuan-tuan dan perempuan, Haji dalam pukul 12, Haji akan cuba buat live. InsyaAllah lah. Dalam pukul 12 tengah hari, kan, dekat depan rumah Haji. Kalau siapa-siapa yang ada, kan, pukul 12 tengah hari besok. Haji nak cuba, kan, buat live, kan, Haji nak tunjukkan pokok-pokok kita, kan, siapa yang nak tengok, siapa yang nak, apa semua, kan. Ada kalau ejen-ejen kalau dah datang sini, yang nak pokok bunga, Haji pun nak sedekah sedikit pokok bunga Haji. Pada diorang, kan. Ataupun sayur-sayuran Haji. InsyaAllah tuan-tuan dan perempuan, kan. Thank you siapa yang masih belum follow Tuan Haji, bantu untuk follow. Thank you Angga, follow Tuan Haji. Thank you so much. Bagi Haji. Alhamdulillah kita berjaya dapat 50k like juga Haji. Yes, Alhamdulillah, kan, bagi Haji. Ini point kita, lebih ramai lagi ejen dan lebih ramai lagi affiliate kita, kan, kita dapat membantu lebih ramai orang katanya. InsyaAllah. Memberi manfaat dan kita kongsikan ilmu yang kita ada. InsyaAllah tuan-tuan, beza orang berjaya dan tidak adalah tindakan dan komitmen. Betul? Kenapa pilih hidup biasa-biasa kalau boleh hidup luar biasa? Dengan Milagro anda kaya dan berjaya. Milagro booster tanaman anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Siapa yang dah akad tu, kan, tolong buat pembayaran. Terus. Kan. Semoga besok pagi Haji boleh postkan. Kan. Lusa anda dah dapat barang. Betul. Kan. Baik Aisyah. Seronok untuk anda bercocok tanam dengan tengah seronok ni. Musim hujan dah datang. Lepas hujan, kita dah ada matador kita supaya pokok kita tak rosak. Kita dah ada MPV kita supaya pokok kita makin subur. Kita ada baja Milagro kita, kan, supaya produk kita hasilnya berlipat ganda. Alright, thank you so much semua. Assalamualaikum dan selamat malam. Good night. Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih semua. Terima kasih. Assalamualaikum.